Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam FEP terkedepan. Yang dihormati Dr. Nur Faiza Johari, Penyelaras Kerjaya Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Yang dihormati Dr. Nurul Izzati binti Ismail, Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Encik Marwan bin Ibrahim, Pegawai Perkeso, serta para pelajar dan para hadirin yang dihormati sekalian. Saya Ashura selaku pengacara majlis anda pada hari ini ingin mengucapkan selamat datang ke program Talk Perkeso 2025, peranan Perkeso dalam sistem ganjaran dan perlindungan pekerja. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa. Oleh itu, saya menjemput Saudara Zarif untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas segala nikmat, kurniaan dan peluang yang Engkau berikan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sabar dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab kami, sama ada dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan. Ya Fattah, Yang Alim, kami mohon keberkatan-Mu untuk program Talk Perkeso, peranan Perkeso dalam sistem ganjaran dan perlindungan pekerja pada hari ini. Mudahkanlah segala urusan, lancarkanlah perjalanan program dan kurniakanlah ilmu yang bermanfaat kepada para peserta agar mereka memahami peranan penting Perkeso dalam melindungi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta jadikanlah setiap perkongsian yang disampaikan sebagai ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sesi ini dapat dijadikan medium untuk menambah kefahaman dan pengetahuan. Ya Zal Jalali wal Ikram, semoga program ini memberi impak positif kepada semua yang hadir, mengeratkan hubungan profesional dan sosial, serta menanamkan kesedaran tentang kepentingan sistem ganjaran dan perlindungan pekerja. Anugerahkanlah kebijaksanaan, kesabaran dan kemampuan untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh demi kebaikan diri, komuniti dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, dijemput Saudari Afika Iwani selaku Ketua Pengarah bagi program Talk Perkeso 2025 untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam FEP terkedepan. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini. Kehadiran anda dapat memeriahkan dan menguatkan lagi semangat kami untuk menjayakan program Talk Perkeso 2025. Sebagai Ketua Pengarah program, saya berasa sangat berbesar hati kerana kita dapat berkumpul untuk satu sesi perkongsian yang sangat penting, terutama untuk kita sebagai pelajar yang bakal melangkah ke alam pekerjaan. Ramai antara kita mungkin pernah dengar tentang Perkeso, tetapi tidak semua tahu secara mendalam bagaimana skim-skim mereka melindungi pekerja dan memberi jaminan sosial kepada kita di masa hadapan. Jadi program hari ini diadakan khusus untuk membuka ruang kepada kita memahami dengan lebih jelas peranan Perkeso dan bagaimana ia sebenarnya penting dengan kehidupan kita nanti. Saya juga ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada Encik Marwan daripada pihak Perkeso kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada para pensyarah, Dr. Faiza selaku Penyelaras Kerjaya FEP, Dr. Izzati dan juga rakan-rakan saya, Barisan Urus Serta dan keseluruhan jawatan kuasa program yang telah bekerja keras dari awal hingga akhir. Setiap sumbangan dan usaha anda amat saya hargai. Akhir kata, saya berharap semua peserta dapat memanfaatkan sesi ini sebaik mungkin. InsyaAllah, apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal untuk masa depan kita sebagai pekerja dan juga sebagai individu yang bertanggungjawab dalam masyarakat.
Dengan itu saya akhiri ucapan saya di sini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir dan semoga program hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Afika atas ucapan sebentar tadi. Tanpa membuang sebarang masa, saya menjemput wakil penceramah dari syarikat Perkeso iaitu Encik Marwan bin Ibrahim untuk berkongsikan ilmu serta memulakan sesi talk kita hari ini. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, terima kasih pengacara majlis. Boleh ni ya okey lah kan, pengacara majlis kan, dia punya suara kan macam dah biasa biasa okey. So kalau Perkeso kan, kita kalau ada orang yang talented kan macam ni kan, dia sekali kena, lepas tu terus habis lah kan. Jadi semua orang tak nak tunjuk bakat. Berapa takut kita kena panggil. Kan? Tapi okey, dia sebenarnya baguslah. Dia pengalaman kan, kalau dah biasa bercakap kan. So terima kasih, baca doa. Okey, dan terima kasih kepada pihak UKM, terutama kepada Cik Afika, Dr. Faiza dan Dr. Izzati lah kena menjemput kami. Jemput saya lah saya datang seorang je kan. So insyaAllah akan datang nanti, bolehlah kami galakkan lah, kami alu-alukan kalau ada sesi. So sebenarnya penting lah, sebab penting untuk mengenali tentang Perkeso ni lah kan. Sebab bukan saja tuan puan ni sebenarnya bukan orang kata nak ada exam ke kalau ni? Ada belajar, ada silibus tentang Perkeso ke? Ada? Tak ada? Ada task lah. Oh, ke nak buat exam lepas ni pasal Perkeso? Itulah saya minggu lepas tu fikir juga kan. Ini best juga kalau buat kata exam kan. So jawab. Tapi tak apalah Sebab saya datang sini, jelah saya faham sebenarnya kalau boleh apa yang saya kongsikan ni sebenarnya bukan tujuan untuk tuan-puan belajar sebenarnya. Sebenarnya benda ni asas semua orang perlu tahu. Dan sebab apa saya cakap? Sebab kita ni hidup berkeluarga, betul tak? Dan mempunyai rakan-rakan dan mempunyai jiran-jiran. Ada ke duduk seorang-seorang sini? Pergi kelas seorang-seorang, duduk dom seorang-seorang, tak campur orang, ada? Ada Kalau ada tu kena pulau lah tu Ada lah tu. Okey, sebab apa Sebab contoh apa yang saya nak kongsikan hari ni, saya nak cerita tentang skim Perkeso. Kita ada 4 skim Perkeso. Contoh okey. Semua orang saya pasti setiap kita ada family kita yang bekerja dengan syarikat, betul tak? So ada juga ahli keluarga kita, bukan ada lah, semua ahli keluarga kita ada suri rumah, betul tak? Ada yang menjadi suri rumah, betul. Dan sekarang ni ramai di kalangan ahli keluarga kita bekerja sendiri, betul tak? Kan? Kalau tak ada pun mungkin jiran-jiran kita. So ada di kalangan kita juga semua. Saya percaya tuan-puan nanti akan habis belajar dan akan mencari pekerjaan, betul tak? So keempat-empat apa yang saya kongsikan ni, keempat-empat topik ni sebenarnya semua berkaitan dengan tuan-puan. So ini maklumat yang penting sebenarnya. Sebab sebenarnya tuan-puan ni untung. Sebab kebanyakan orang bekerja, saya selalunya saya bagi taklimat, especially dekat kilang-kilang lah. Kerja dah 20 tahun, 30 tahun. Mencarum dah 20, 30 tahun. Tapi tak tahu apa tu sokso. Kan? Tak tahu tu cerita lain lah. Ada yang tak claim pun. Tak tahu nak buat claim. Kan? Pernah saya jumpa satu sesi tu, dekat kebetulan lah saya dipanggil dekat Putrajaya, dekat Persis 11 ada, saya tak pastilah rasa UKM juga, projek UKM. So dia kolaborasi dengan Wanita Selangor, dia buat projek dan ramai di kalangan wanita-wanita datang sana lah. So kebetulan ada 3 orang suami dia meninggal. Satu tu
ni bukan cerita bohong lah. Tak tahu memang kebetulan seorang tu suami dia meninggal 2022. Seorang tu suami dia meninggal 2023. Yang seorang lagi India ni suami dia meninggal tahun 2024. So yang sedihnya ketiga-tiga ni tak buat tuntutan. Tak buat tuntutan berkeso sedangkan dia layak. Faham tak? Kenapa pentingnya tuan-puan dengar sesi taklimat ni? So supaya kita sebarkan maklumat ni. Kan? Saya percaya zaman sekarang ada Facebook kan? Betul tak? Ada yang siapa tak ada Facebook kat sini? Ada? Ada tak ada Facebook? Uish. Dr. Faizal kan bagi anugerah ni kat dia. Anugerah khas. Facebook tak ada. Habis dia pakai apa? Instagram. TikTok. Dia lah sekarang ni kalau dah ada kita pukul rata semua kalau boleh nak ada kan? Betul tak? Kan pelik juga. Kalau dah berkahwin tu lain lah kan. Mungkin pasangan tak bagi kan. Jealous ke apa kan. Tapi hari tu saya bagi taklimat kat JAKIM pun saya tengok ada seorang tu. Lelaki. Dia tak ada Facebook. Saya suka tanya soalan tu kadang-kadang kan. Saya cakap, mesti ada penceritaan kenapa dia tak ada Facebook, tak ada ni kan. Tapi okay. So apa yang ni bukan cerita pasal Facebook lah kan. Ini cerita sebab apa? Apabila tuan-puan tengok nanti kalau berlaku kes meninggal dunia. Okay, kita tengok kes seorang dibunuh, seorang meninggal dunia, terjun sungai, terjun ni kan, banyak kes kan. Nanti tuan-puan mesti terlintas. Dia ni dah dapat pencen perkeso ke tak waris dia? Betul tak? So sebelum ni kita tengok kita simpati, betul tak? So selalunya orang kata JKM tak datang bantu ke? Kan? Baitul Mal tak datang bantu ke tak? Betul tak? So lepas tuan-puan dengar sesi taklimat mesti tuan-puan terfikir, dia ni layak tak perkeso? Sebab apa? Salah satu skim perkeso yang sangat manfaat, berbeza mana-mana sebab so ni di bawah agensi kerajaan lah. So kalau kita comparekan dengan mana-mana insurans, pernah tak tuan-puan dengar orang tu tak bayar caruman dah tapi dapat perlindungan? Pernah tak dengar? Tak pernah kan? Selalunya insurans ada caruman, ada perlindungan, betul tak? Betul. So semua macam Mondays Blues je kan. So lah Isnin kan lemau dia selalu nak bertenaga hari Jumaat kan. Hari Sabtu ada kelas ke? Tak ada. Dah hari Jumaat best lah kan. Seronok besok nak cuti. Kena hari apa ni? Hari Isnin semua muka kan macam tenaga tak sampai lagi. Nak kena minum air tongkat Ali semua ni. Okey, saya faham. Biasalah tu kan. Pagi-pagi pula pukul 9 pula tu kan. Selalunya kelas pukul apa? 10. Pukul 11. Okey. So okey, itu benda penting lah. Saya akan highlight benda ni semua penting tuan-puan. Jangan untuk belajar. Sebab macam saya cakap tadi, semua orang ramai yang 20-30 tahun berpeluang nak dengar tapi tak ada peluang tu. Jadi tuan-puan ni belum bekerja lagi dah dengar dah taklimat perkeso. EPF dah dengar dah taklimat EPF? Belum? Ada yang tak di ni nanti kita panggil tim EPF, boleh je diorang share. Okey. So untuk makluman tuan-puan, kita ada 4 ada 4 akta lah. Dulu asalnya masa saya dah kenalkan diri saya belum banyak sangat pengenalan tadi kan. So tak apa, kita santai-santai je, borak-borak, jangan terlampau formal sangat, nanti takut nak bertanya kan. Saya faham, mungkin saya tak pasti. Sebelum ni saya sesi-sesi masa saya bagi taklimat unit 10 pun student-student ni tak banyak tanya kan. Tak apalah, tak banyak tanya, saya yang tanya nanti kan. Yang mana mengantuk tidur tu kita panggil nama dia kan, suruh bangun. Okey, sebab selalunya kalau taklimat ni saya paling respect orang perempuan kan. Sebab apa? Buat waktu macam mana pun, pagi ke petang ke, dia orang tetap, mata dia orang tu macam letak lidi je kan. Dia susah nak ngantuk. Kalau ada yang ngantuk sangat tu lain lah, dia mungkin lah malam tu ada masalah ke, tak boleh tidur ke apa kan. Selalunya orang perempuan, kalau orang lelaki ni dengan taklimat je ngantuk, termasuklah kadang saya kan. Tak kisahlah kan, saya tak tahu kenapa kan, orang perempuan ni memang daya tahan dia kuat lah kan. Sebab tu selalu sesi taklimat saya akan minta sesi pagi. Jarang. Kalau minta sesi petang pukul 2.30 tu, memang kalau boleh memang bawa bantal sekali tidur lah kan. Yang perempuan dia memang tetap dia punya
Dia fokus je kan. Okey. So saya Marwan bin Ibrahim dari Pejabat Perkeso Putrajaya. Saya dah bertugas lebih kurang 19 tahun dekat Perkeso. So saya dah saya bertugas di Perkeso Batu Pahat di bahagian operasi. Lepas tu saya pergi ke Ibu Jabat dan saya baru 2 tahun dipindahkan Putrajaya. Bukan dipindahkan, saya sebenarnya mohon pindah. So alhamdulillah pelbagai unit saya dah bekerja, bahagian faedah, bahagian penguasaan, bahagian ibu pejabat, so aduan. So insyaAllah saya cubalah bantu tuan-puan untuk mengenali Perkeso lebih dalam. Sebab macam saya cakap tadi, benda ni penting. Akan diguna, pada saya basic semua rakyat Malaysia kena tahu pasal skim. Especially ada skim yang saya sebut tadi dah, meninggal dunia tanpa sebab tadi, waris dapat pencen. Penting. Sebab kat sini pun kalau mungkin kan ada rakan-rakan kan, ahli keluarga yang ditimpa bencana, sakit, meninggal dunia, boleh kita bantu. Yang tadi macam Cik Afrika, perwakilan pelajar apa nama dia, PKK. Dia di bawah perwakilan pelajar lah. Oh, okay. Ada ke presiden kat sini? Dia ada presiden Oh, okey. Zaman saya tak ada perwakilan pelajar ni. Tak join kan. Okey, bagus sebenarnya. Okey, so kita start lah Kalau ada pertanyaan boleh je angkat tangan. Okey, so sekarang dah ada 4. Masa saya mula bekerja dulu ada satu skim saja. So dia panggil yang mana skim Akta 4 tu. Kita jangan confuse So ni ada nama, nanti saya akan tunjukkan. Kita dah buat rebranding, nama baru kita. So sekarang ni apa yang skim-skim yang wujud di SOKSO ni adalah berdasarkan akta. Kita bukan macam boleh ubah polisi sesuka hati, tak ada. Tak ada. Orang kata macam cakap usaha dia nak ubah polisi, terpulang kepada perusahaan, dia tak. Kami kalau nak ubah apa-apa, nak buat pindaan, kena melalui akta. So kena masuk parlimen. Perasan tak? Ada siapa perasan kat sini kita punya Menteri Sumber Manusia ada masuk baru-baru ni, ada masuk parlimen? Ada perasan tak? Ke tak ada tengok pasal? Tak ada. Semua tengok yang best-best je kan, artis-artis. Itu yang paling menarik kan, itu yang tak ngantuk kan. Kalau tengok benda lain dia ngantuk je kan. Okey, kena. Bukan apa nanti tuan-puan kena belajar pasal kementerian, pasal ekonomi apa semua kan. Dia sekarang memang ekonomi lah kan. Sebab apa, nanti tuan-puan kerja, masa tu tuan-puan interview pun, confident level semua dah tahu kan, everything tahu kan. Betul tak? Zaman sekarang mudah. Zaman saya dulu semua tak ada. Facebook tak ada. Bukan zaman saya muda lah. Sekarang dah tua sebenarnya kan. Zaman muda semua tak ada. Nak berniaga pun susah kan. Sekarang TikTok nak berniaga mudah. Facebook nak cari kawan-kawan pun semua kan, mudah kan. So kalau tuan-puan tengok baru-baru ni, Kementerian Sumber Manusia, kita punya Menteri Steven Sim, YB Steven Sim, dia pergi parlimen, dia buat bacaan kan. Dia kena ada 3 bacaan dekat Dewan Rakyat, lepas tu baru pergi Dewan Negara. So dah lulus. So yang mana kita ada buat pindaan akta-akta kita ni. Sebab apa nak buat pindaan? Sebab nak buat penambahbaikan kita punya faedah. So contohnya dalam Akta 4 ni sekarang dia cover berkaitan dengan kerja. So dia cover berkaitan dengan pencen ilat, pencen penakat. So akan datang dia cover 24 jam. So itu nantilah saya pun tak dapat terperinci macam mana. So masih di peringkat bacaan dan lulus di Dewan Rakyat. So akan dimasukkan di Dewan Negara pula. Apabila lulus nanti, SOKSO akan buat libat urus, akan kongsi lah. So mungkin tahun depan kalau tuan-puan panggil Perkeso, kita akan share lah. Sebenarnya sangat manfaat. Okey, so Akta 4, saya akan go through satu-satu akta. Dan insyaAllah kita habis pukul 11 lah. Okey, next one. Macam terkejut pula tiba-tiba next Okey, so nampak ada kita SOKSO sebenarnya dah buat rebranding. Pada tahun masih bertahun, saya ingat macam dah tahun baru 2026, masih belum lagi, kita masih di 2020 tahun bulan Disember. So sekarang ni pada bulan 10 tak silap saya, SOKSO dah buat rebranding, yang mana setiap akta tu kita dah panggil, dah bagi nama dia khas supaya mudah tuan-puan faham. Lindung yang pertama, Akta 4, lindung pekerja. Kenapa lindung pekerja?
Siapa boleh jawab kan? Siapa boleh tolong jawab kan? Kenapa nama lindung pekerja? Ada? Ada berani? Ya tak? Betul. Lebih kurang. Ayat tu lebih kurang lah kan. Dia sebenarnya luas lah nak ceritakan. Tapi betul. Terima kasih. Siapa nama? Rahimi nanti Dr. Faizal bagi kredit kat dia. tak cedera hati, tak bawa hari ni. Okey. So, lindung pekerja ni dia cover pekerja. Betul? Salah satu dia cakap, dia cakap, kata berkaitan dengan pekerjaan lah. Sebab itu dia panggil lindung pekerja. Supaya tuan-puan mudah faham. Lindung ke diri. Diri sendiri. Apa maksud diri sendiri? Okey. Dia kurang tepat lagi. Kurang tepat. Apa lagi tepat? Dia lindung kepada siapa tu? Diri sendiri betul. Tapi lagi tepat untuk siapa? Jawapan tu dah ada di situ Oh, tak ada. Patutlah semua tak boleh jawab Jawapan tak ada kat situ. Okey. Hampir tepat, sebenarnya dia cover untuk orang yang bekerja sendiri. Saya percaya tuan-puan kebanyakan yang abang-abang kita yang bujang-bujang ni confirm dah habis belajar semua nak buat kerja sendiri. Kan? Kerja yang lebih menarik. Kerja apa tu kerja sendiri? Grab, rider. Lagi apa? Insurans. Duduk kat Lembah Kelang ni macam-macam kerja, rajin tak rajin je. Saya, rakan-rakan saya yang bujang-bujang, yang muda-muda, saya cakap, buatlah macam-macam. Lembah Kelang ni lobok duit. Kan? Kita ada 20 sektor bekerja sendiri. Nanti saya tunjukkan. Itu untuk lindung ke diri. Lindung kerjaya. Ni pun paling penting untuk tuan-puan. Apa tu lindung kerjaya? Nama pula lindung kerjaya kan. Nak tanya lagi kan. Lindung kerjaya ni bermaksud, tuan-puan nanti habis belajar, nak cari kerja. Betul tak? So, macam mana nak cari kerja? Zaman saya dulu, guna job street. Zaman Dr. Faizal, ni dah, kot, masih dah ada perkeso dah kan. Zaman saya, job street. Hantar resume sampai sudah lah. Kita dapat email entah mana yang tak berkaitan ke apa, tak tahu kan. Zaman saya dulu lah. Sekarang dah ada improvement lah kot. Sekarang ni, pernah dengar Job Malaysia tak? Pernah? So, dulu, Job Malaysia ni saya tak pasti, agensi mana yang handle. Sekarang ni, so dah take over Job Malaysia tu lah. So, maksudnya, program-program Carnival Kerjaya Perkeso, maksudnya dia lah, so yang aktiviti tu, so yang buat lah. So, dia panggil Lindung Kerjaya. Dia ada akta dia, akta 800. Lepas tu, Lindung Kasih. Lindung Kasih ni apa? Siapa boleh jawabkan? Lindung Kasih. Siapa jawab? Siapa jawab tadi? Wah, okey. Siapa nama? Siapa nama cik? Syakirin Sekarang belajar rambut boleh panjang Oh, UKM bagi Saya tanya sebab saya botak. Taklah, zaman saya pun tak ingat lah. Zaman saya belajar dulu boleh kot. Saya belajar kat USM dulu. Saya pun tak ingat lah. Tengok abang ni rambut steady lah kan. Best lah kalau UKM bagi kan. Betul tak? Zaman kita zaman sekarang, zaman lain kan kita kan sekarang ni. Tak apalah janji belajar rajin lah Okey. So inilah saya akan kongsikan sedikit. InsyaAllah saya akan go through. Kalau tak faham boleh angkat tangan So ini maksudnya so dah buat rebranding dah. Macam lindung pekerja, lindung kediri, lindung kerjaya, lindung kasih ni supaya tuan-puan faham apa itu perlindungan di bawah. Yang mana ramai orang tanya, selalunya dia tanya apa beza so dengan insurans swasta, betul tak? So macam so sebenarnya adalah kita di bawah agensi kerajaan. So boleh tolong siapa saya nak tanya lah so ni di bawah kementerian apa? Okeylah Ada yang tak tahu lagi ke? Saya dah sebut tadi kan. Maksudnya semua fokus lah So macam tuan-puan pun kena belajar tau. Ramai kadang-kadang orang tak tahu
Macam LHDN di bawah kementerian apa? Kewangan. EPF di bawah kementerian apa? Ini semua budak-budak ekonomi ni, kena tahu ni. Cik. Okeylah, nanti belajarlah Nanti tuan-puan ada di alam pekerjaan, nanti kena tahulah semua benda tu Okey, so next okey, tadi saya dah ceritakan lah. So dia nama penuh dia lah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1999, diwujudkan pada 1999. Dia ada tulis tahun tu 2017 tu diwujudkan. So sebenarnya dia ada dua nama. Akta tu nama penuh dan singkatan tu ditulis Akta 4. Kalau tuan-puan tengok, saya pun tak study kenapa dia ada dua nama, saya tak sempat. Tapi kalau tuan ada akta dia ada dua nama. Dia ada tulis dalam kurungan Akta 4. Tapi nama penuh Akta Keselamatan Sosial Pekerja, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017, Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017, Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022. Bermaksud kat sini apa? Pada 2017 SOSO dah start perluaskan perlindungan. So mungkin tak tahu akan datang lagi untuk siapa. Sebab banyak negara-negara lain dia dah macam-macam perlindungan. Baru ni saya tak ingat negara mana. Yang 24 jam perlindungan ni, saya tengok dekat Facebook Kementerian Sumber Manusia ke siapa hari tu dia kata negara New Zealand dengan Kanada dah buat. Dua negara dah buat perlindungan 24 jam. So tu yang orang kata habislah syarikat insurans macam mana nak ni kan, sebab SOSO dah cover 24 jam kan. Itu antara ni lah, maksudnya kita tengok juga negara-negara lain dia orang punya perlindungan lah. So next pun okey, so ni detail dia untuk makluman tuan-puan, ni detail dia. Akta 4 tu untuk siapa ini penting. Ramai yang Akta 4 ni untuk semua pekerja. Bermaksud tuan-puan nanti dah habis belajar, bekerja dengan syarikat, siapa yang perlu mencarum? Maksudnya siapa yang kena bayar caruman tuan-puan? Majikan wajib bayar. So kalau dia tak bayar, tuan-puan boleh buat aduan ke pejabat perkeso. So ni penting sebab macam saya selalu bagi taklimat dekat kementerian kalau dipanggil lah ke penjawat awam kementerian, dia orang tak bayar SOSO sebab dia ambil skim pencen, betul tak? Tetapi kenapa saya masih share juga? Sebab mostly penjawat awam ni kebanyakan wanita, betul tak? Dan lelaki pula, dan suami mereka bekerja di sektor swasta, betul tak? So saya cakap, saya ambil senario ni lah. Contoh, kalau suami dia orang bekerja tanpa ada perlindungan perkeso, so nanti kesan dia kepada mereka. Sebab apa kalau suami dia tak mencarum, tiba-tiba berlaku bencana, meninggal dunia, so isteri dan anak-anak tak dapat pencen perkeso. Tu pentingnya. Kalau dia meninggal dunia, so kalau suami dia bekerja dan meninggal dunia, isteri dan anak-anak walaupun tak kisah, dia dapat pencen kerajaan, dia pun dapat pencen perkeso. Sebab itu pentingnya dia kena tahu juga pasal perkeso. Termasuk tuan-puan juga, ibu bapa kita bekerja, betul tak? Kan, ayah kita bekerja. Tuan-puan pernah terfikir tak ayah ada caruman perkeso ke tak? Pernah tak terfikir? Ke minta duit je selalu? Kena tahu. Kena cek. Macam mana nak cek? Nanti saya tunjukkan lah. Boleh buka perkeso prihatin. Ada cara dia. Sama-sama kita kena. Kalau tak ada caruman, kena pergi pejabat SOSO buat aduan. Penting. Sebab apa? Kalau berlaku kemalangan, so siapa yang akan dapat manfaat tu? Isteri juga. Betul tak? So kebanyakan, banyak saya kes-kes saya pergi kadang-kadang, dia suami meninggal dunia tiba-tiba. So isteri tak bekerja. Jadi suri rumah 5-6 tahun, 10 tahun, ada yang langsung tak pernah bekerja. Tiba-tiba suami meninggal dunia, loss. Betul tak? Pendapatan hilang, betul tak? So macam saya di bawah Squad Isu Pratin, saya banyak jumpa kes-kes begini. So apabila kita datang, kita dapat maklumat, kita semak suami memang ada caruman, cukup kelayakan, so kita akan bayar pencen. Pencen bukan sikit tuan-puan Pencen paling rendah RM550, paling tinggi agak-agak berapa? RM1,000. RM3,800. Banyak tak? Banyak.
Dan kita bayar kepada pasangan sampai bila? Agak-agak. Kalau contoh suami meninggal dunia, isteri dapat pencen sampai bila? Sampai bila? Betul. Sepanjang hayat dia. Ada tak insurans buat macam itu? Tak ada. So nanti saya akan kongsikan. So Akta 4, siapa yang wajib mencarum? Majikan kena carum. Kalau majikan tak carum, boleh buat aduan pejabat SOKSO. Sebab itu tuan-puan tengok setiap tahun SOKSO ada buat program, apa nama Opkesan. Pernah dengar tak? Memang tak pernah dengar lah kan. Tak friend dengan Facebook berkisah kan. Nanti tuan-puan boleh cek GBT je, semua keluar nanti kan. Apa tu Opkesan berkisah. Kita laksanakan. Majikan-majikan tak carum, kita buat operasi. So, dan saya nak share kat sini, Akta 4 ni, majikan mencarum, sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa pekerja asing pun dah wajib mencarum berkisah. Pekerja asing. Yang nak time raya ramai dekat KLCC tu, betul tak? Kan, time raya kan. Diorang semua bukan pelancong, diorang semua pekerja. Kan, sebab kita balik kampung, diorang bercuti, diorang berkumpul sana. Diorang semua pekerja dan diorang wajib mencarum berkisah. UKM ada ke pekerja asing? Ada ke doktor? UKM? Lecturer tak ada? Oh, tak ada. Kalau ada, maksudnya UKM kena, saya tak pastilah skim dia orang macam mana. Mungkin kena ni lah. Dan ramai yang tak tahu bahawa pekerja domestik pun wajib mencarum berkisah. Pekerja domestik tu apa? Siapa boleh tolong jawabkan? Pekerja domestik. Salah. Belum tepat lagi. Betul. Ada ke dalam silibus tulis? Tak adalah, gurau je. Okey, pekerja domestik ni salah satunya pembantu rumah. Ataupun siapa ada tukang kebun kat sini? Anak orang kaya. Tukang kebun. Siapa ada pemandu peribadi? Ada? Kita punya bos-bos kan? Ada mungkinlah pemandu peribadi. So tak kisah sama ada dia warga negara Malaysia ataupun warga negara asing. Kan selalu pembantu rumah kan banyak kan? Yang Indonesia, Filipin kan, sekarang banyak Filipin pun, Thailand, macam-macam lagi lah negara. Maksudnya sesiapa kat sini ada pembantu rumah, ada pekerja domestik, wajib mencarum berkisah. Kalau tidak nanti berkisah kita akan denda lah atau dakwa lah kalau tak mencarum. Faham konsep dia? Okay, yang kedua Akta 789, yang tadi tu semua wajib. Kalau tak carum, kena tindakan. Akta 789 wajib dan ada sukarela. Kenapa saya sebut wajib dan sukarela? Nanti saya akan terangkan. Sebab dia ada 20 sektor dan ada sektor dah diwajibkan. So, Akta 800 wajib mencarum untuk sektor swasta saja. Faham Akta 800. Nanti kalau tuan-puan bekerja, habis belajar ni, bekerja dengan syarikat, dekat slip gaji tuan-puan akan tulis Akta 800. Dia tulis dua lah. Satu SOKSO, biasanya kadang-kadang company dia guna nama SOKSO, dan lagi satu dia panggil EIS atau SIP. EIS atau SIP tu Akta 800. Yang mana ini hanya, maksudnya Akta 800 hanya terpakai kepada sektor swasta saja. Macam saya SOKSO, macam LHDN, maksudnya syarikat-syarikat di bawah kerajaan, maksudnya agensi di bawah kerajaan sebenarnya tak boleh mencarum lah. Dia wajib kepada sektor swasta saja. Okey, dan Akta 838 ini untuk suri rumah. Dan suri rumah sebenarnya pelajar-pelajar pun boleh mencarum di bawah skim ni. Yang ini sukarela, belum wajib lagi. Dan tetapi wajib untuk suami lah. Kalau suami dah mencarum, dia wajib untuk renew caruman isteri dia. Okey, next. Okey. Banyak masa lagi sebab saya rasa saya selalunya banyak, kalau taklimat saya banyak bagi penekanan kepada akta ni. Sebab apa? Kebanyakan pekerja diorang nak tahu, diorang nak carum, tapi tuan-puan ni pelajar kan. Jadi saya just go through, insya-Allah sempat sebelum ke 11 kita habislah. Tak ada soalan Tak ada. Muka macam dipaksa je datang ni. Dr. Faizal paksa ke? Saya gurau je. Okey, semua ada tengok bola malam tadi Tak ada. Malam tadi tak ada game bola kan. Semua dah lawan Saya pun semalam bertugas kan. Tak tahu hari ni macam tenaga sikit lah kan.
Bolehlah gurau-gurau kan, selalu serius je. Okey, tak apalah kita santai-santai, ada nak tanya. Rugi Tuan Puan, bukan senang nak dengar taklimat kisah. Tuan Puan ni berpeluang dengar, dia tanya-tanya je. Nak tanya-tanya je. Okey, saya akan go through berkenaan dengan Akta Keselamatan Sosial Pekerja dulu Apa dia punya perlindungan di bawah ni. So yang ini maksudnya apabila Tuan Puan bekerja nanti, siapa yang last SEM kat sini? Last SEM? Tahun akhir lah. Bila habis? Tahun depan? Ke tahun depan last? Oh, tahun depan intern. Ramai lagi, berapa orang? Oh, ada juga ni student baru tu, 2 orang. Okey. So, tak ramai lah yang last SEM lah Okey. So, maksudnya Tuan Puan nanti apabila bekerja, sebab saya percaya ramai yang ada yang buat part time juga kan? Ada tak buat part time? Ke yang laki-laki ni kan? Doktor benarkan ke? Doktor benarkan okey lah, boleh mengaku lah. Kalau tidak semua tak mengaku lah. Kami kalau kadang-kadang pejabat awam kan, kerja-kerja kadang ada orang tak nak mengaku dia buat part time, takut bos tanya nanti kan. Kita orang kena declare. So, okey. Nanti Tuan Puan apabila Tuan Puan ulang balik tadi Puan. Okey, apabila Tuan Puan nanti di alam pekerjaan nanti masuk, tak kisahlah sebenarnya untuk Tuan Puan juga, untuk kita punya family Betul tak? Dalam keluarga kita semua terlibat kat sini. Tak kisahlah orang tu sekarang ni dia menteri ke, dia YB ke, dia suri rumah ke, dia bekerja sendiri ke, semua pernah mencarum di bawah skin ni. Kalau saya masuk IC, Dr. Faizal mungkin lah kan. Dr. Faizal mungkin pernah kerja dekat swasta, ada caruman. So, walaupun Dr. Faizal dah tak mencarum, kemungkinan layak dapat faedah-faedah di bawah berkisah. Ini penting. Sebab itu Tuan Puan kalau buat part time kan, sambil belajar dekat UKM, buat part time kan, minta majikan bayar caruman berkisah. Sebab apa? Caruman tu boleh dibawa sampai umur, Tuan Puan umur berapa? Agak-agak boleh dibawa sampai umur ke berapa? Sekarang ni umur contoh lah, kita ambil umur 20. Caruman tu boleh guna pakai sampai umur bila? Sampai mati? Sampai umur 59 tahun. So, contoh, maksudnya Tuan Puan dah bekerja 5-6 tahun, 10 tahun. Lepas tu umur 40 tahun dah tak bekerja. Kan, jadi suri rumah. Kan, dapat suami kaya ke apa kan. Tak payah kerja kan, jadi suri rumah. Contoh. Okey, tiba-tiba masa umur 58 tahun mengalami penyakit. Layak ke tak layak dapat faedah perkisah? Layak. Yes, layak dapat faedah perkisah. Ni di bawah skim ni. Sebab itu penting. Siapa-siapa je, tak kisahlah. Siapa-siapa walaupun dia suri rumah sekarang ni, dia tak bekerja ke, dia buat kerja apa ke, dia pergi Singapura ke luar negara, kalau dia pernah mencarum perkisah, cuba semak. Sebab apa? Caruman ni berguna sampai umur 60 tahun. Nanti saya akan cerita detail kenapa saya sebutkan sampai umur 60 tahun. So siapa yang bayar caruman ni? Siapa yang bayar caruman ni? Majikan. Okey, maksudnya masih ada yang mendengar taklimat saya lagi. Okey, next. Okey. So maksudnya majikan dan pekerja yang bayar. Nanti saya ada tunjuk jadual dia lah. Portion, dia ada portion majikan, ada portion pekerja dia. Okey, maksudnya tanggungjawab majikan, dia kena carumkan pekerja-pekerja dia. Tak kisahlah pekerja dia sambilan, kontrak, dia tak ada tempoh percubaan. Tak ada. Maksudnya apa syarat pun dia bekerja. Biasa kadang-kadang company ambil tempoh percubaan 3 bulan. Betul tak? Tak kisah. Dia tak boleh. Maksudnya dia kena mencarum juga. Hari pertama dia bekerja dah dianggap dah dia dapat perlindungan dah. So majikan kena carumkan dia, kena daftarkan dengan perkisah. Tak ada orang kata termasuk sambilan. Kadang-kadang kerja mungkinlah student UKM balik petang malam kerja dekat kedai makan. Kerja dekat dulu zaman saya ramai orang kerja kat McDonald kan. So masuknya McDonald pun kena bayar caruman walaupun saya kerja kejap je. Kerja part time malam ke, dia kena bayar caruman. Sebab apa? Sebab masa saya bekerja dapat perlindungan perkisah. Okey, yang lain-lain majikan. Okey, lepas tu yang ramai yang kena tahu, yang ini basic lah
Pekerja, maksudnya pekerja yang berlaku kemalangan, majikan kena lapor dalam tempoh 48 jam. So itu dalam peraturan kita lah, dalam akta kita. Tapi biasanya kita dalam pertimbangan lah dalam 1 bulan. So maksudnya pekerja-pekerja yang mengalami kemalangan, siapa yang kena buat tuntutan? Siapa yang kena buat tuntutan? Majikan, betul. Majikan yang kena buat tuntutan. Sebab banyak kes kadang-kadang apabila pekerja berlaku kemalangan, pekerja yang kena pergi jabat. So urusan apa semua kan, dia tak tahu siapa yang kena uruskan. So majikan yang kena uruskan. So kalau lewat buat tuntutan, majikan boleh kena kompon RM1,000. Okay, next Puan. Okay, ni jadual caruman. Nanti tuan-puan bekerja, dia ada, majikan akan bayar. Sekarang dia dah mudah lah, ada sistem. Dia orang dah capture dah. Kalau gaji dia berapa, allowance dia berapa caruman per keso. So ini manual lah, basic lah. Maksudnya yang ini sampai gaji RM4,000. Sebenarnya kita dah naikkan shilling sampai RM6,000. So maksudnya siapa gaji RM6,000, dia ada tambahan caruman. Kenapa? Sebenarnya bukan efek caruman Sebenarnya efek kepada, dia lah caruman efek gak, tapi lebih kepada faedah. Sebab tu dulu pencen maksima 3,400 macam ni. Macam tu lah. Sekarang pencen maksima dah 3,800. Sebab apa? Sebab kadar shilling gaji dah dinaikkan. So inilah maksudnya yang sebelah dia tak ada atas, tak ada dia punya tajuk dia kan. Tuan-puan tak faham kan, tengok kan. Okey, yang kolom yang ketiga tu jumlah, contoh atas RM51.65. Contoh kalau tuan-puan bekerja nanti gaji RM3,000, majikan bayar RM51.65. So pekerja hanya bayar RM14 saja setiap bulan. So total RM66.40. So yang ujung sekali tu apabila pekerja ni umur 60 tahun ke atas, dia dah masih bekerja, yang itu hanya majikan saya bayar, pekerja tak bayar. Dia beza tu nanti. Nanti untuk detail nanti tuan-puan boleh lah boleh Google tengok dekat laman web Pekeso. Okay, next. Okay, ni faedah-faedah dia. Faedah-faedah dia. Di bawah dia caruman yang dibayar oleh majikan dan pekerja. Ni penting tuan-puan untuk family kita tuan-puan datang kat sini, wakil lah, wakil setiap ahli keluarga. Tahu? Wakil setiap ahli keluarga tahu. Balik tolong tengok mak ayah ada caruman Pekeso tak? Ayah kita kerja swasta, ayah ada caruman Pekeso tak? Macam mana nak mesti ayah kita tanya, macam mana nak semak? Kau orang muda, tolonglah semak, kata kan. Ayah mesti gitu kan. Selalu jumpa-jumpa nanti kan dia tak faham nak bayar. Nantilah balik saya suruh anak saya lah buat kan. Itu je. Dia orang punya ayat tu biasa. Minta tolong anak. Yalah, untunglah kan ada anak ni kan. So, maksudnya nanti kalau tuan-puan nanti sambil-sambil lah tuan-puan dengar, tuan-puan boleh download aplikasi Prihatin Pekeso. Kat situ nanti balik rumah suruh buat satu, handphone ayah buat satu, handphone mak buat satu. Kalau mak bapak bekerja lah. Kalau ayah bekerja, cek. Kat situ boleh tahu penyata. Tengok, ayah ni dicarumkan Pekeso ke tak? Sebab penting tuan-puan kena ingat. Memang tuan-puan tak fikir sangat lah. Sebab tuan-puan belajar kan. Sebenarnya mak ayah tu lah berat dia. Macam-macam dia nak fikir kan. So tuan-puan dengar taklimat hari ni, tolong sama-sama menasihatkan. Okey, caruman yang dibayar oleh majikan dan pekerja ni dia ada dua. Kita bahagikan kepada dua perlindungan. Yang itu pertama, bencana pekerjaan. So apa maksud bencana pekerjaan? Siapa boleh terangkan kat sini? Accident? Okey, betul. So, skim kilatan. Apa maksud dia? Skim kilatan apa maksud dia? Siapa pernah dengar? Tak pernah dengar Siapa sini anak penerima pencen Pekeso? Ada? Ada? Tak ada? Tak ada siapa-siapa ahli keluarga terima pencen Pekeso? Oh, selalunya kadang-kadang sesi taklimat saya ada je kan yang terima pencen Pekeso. Okey, skim keilatan. Okey, skim jana pekerjaan bermaksud dia maksudnya kemalangan berkaitan dengan pekerjaan lah. Saya tunjukkan spesifik dia, detail dia. Skim keilatan ni lebih kepada, keilatan ni bermaksud keuzuran. Dalam bahasa dia lah, keuzuran. So, keilatan ni yang saya maksudkan tadi tu, caruman tadi sehingga umur 59 tahun tadi yang saya cerita. Betul tak? Dengar tak tadi 59 tahun? Maksudnya caruman yang tuan-puan bayar sekarang,
walaupun akan datang tuan-puan tak mencarum lagi, tapi tuan-puan masih dapat perlindungan di bawah skim keilatan. Itu yang orang panggil skim perlindungan 24 jam. Tetapi jangan confuse. Nanti ada yang tanya kalau demam boleh claim ke tak? Tak. Dia hanya cover kejap macam tiba-tiba ada call masuk. Bertubi-tubi ni emergency ke apa? Okey. Okey, skim kilatan tu lebih kepada perlindungan 24 jam lah. Nanti saya akan tunjukkan lah apa itu skim kilatan. Okey, next. So, di bawah skim bencana pekerjaan dia ada faedah-faedah dia. So, lebih kurang 8 faedah. Di bawah skim kilatan ada 7 faedah dia. Dan yang color yang kuning, itu ada yang sama jangan confuse Okey, next. Okey, kat sini siapa pernah bekerja? Buat part time masa cuti Syam ke sekarang masih bekerja ke tak nak mengaku? Okey, maksudnya tuan-puan nanti yang dekat prihatin perkeso tu pun tuan-puan boleh dekat penyata tu, penyata caruman tu puan boleh tengok. Kalau tuan-puan pernah bekerja, ada caruman kat situ. Kalau tak ada, memang caruman, memang majikan tak bayar sok-sok lah hari tu. Okey, so apa itu perlindungan bencana pekerjaan? Yang ini sebenarnya dia tuan-puan macam perlu ke aku tahu pasal benda ni kan? Lebih kepada pekerja sebenarnya, tak apa. Saya just share juga benda ni penting. Nanti Dr. Faizal masukkan dalam exam lah. Okey, so di bawah bencana pekerjaan ini detail dia lah Kalau nanti tuan-puan bekerja nanti tuan-puan tahulah apa dia punya kaitan dia. Pertama, kemalangan semasa menjalankan pekerjaan. So ni lebih kepada tempat kerja lah. Sini tak silap saya UKM ni ramai pekerja kontrak juga kan Dr. Faizal kan? Ramai, tak silap saya beribu jugalah saya tengok. So mereka ni mencarum dengan perkeso tau. So dia orang dapat perlindungan ni di bawah skim bencana pekerjaan juga. Sebab di bawah yang mana salah satu yang wajib mencarum di bawah Akta 4 pekerja kontrak. Tak kisahlah pekerja kontrak ni di agensi kerajaan ke. So dia orang pun wajib mencarum juga So kemalangan semasa menjalankan pekerjaan. Okey, kedua, kemalangan semasa dalam perjalanan. Pertama, pergi balik kerja. Kedua, di antara tempat kerja dengan tempat makan, pergi balik makan. Kan? Contoh kalau dia bekerja dekat UKM, dia nak makan kat mana-mana pun terpulang. Janji tujuan dia makan. Dan munasabah. Tiba-tiba dia kerja kat UKM, pergi makan kat Bangsa. Logik tak nak pergi makan? Ke nak pergi dating? Hari tu cuti kan? Mungkin lah kan? Itu yang munasabah lah. Maksudnya terpakai lah. Walaupun kat UKM mungkin dia nak makan dekat depan tu. Apa yang dia orang sebelum pergi dekat belakang beg rakyat tu? Saya tengok kepala ikan besar-besar kan. Apa Dr. Faizal yang depan tu? Kawan saya ada cerita itu. Saya pergi sekali lah. Masa tu saya ada program kat mana dah. Saya singgah kat situ. Belakang beg rakyat, apa nama tempat dia. Saya tengok ramai juga student UKM makan situ kan. Okey, tu tempat makan. Lepas tu perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan. Maksudnya kerja dia ni melibatkan contoh HR, dia kena pergi jabat sok-sok, kena pergi custom, kena pergi bank, ataupun dia driver lori, dia memang kena bekerja di luar perjalanan. So dia cover So yang ketiga, kemalangan semasa kecemasan. Yang ini kemalangan semasa contoh kilang terbakar, dia nak selamatkan rakan, dia pula cedera. Dan keempat, penyakit imat. Ini popular antara di kalangan pekerja-pekerja lah. Bermaksud penyakit yang wujud disebabkan pekerjaan dia. Contoh, dia kerja tempat bunyi bising saja, lama-lama boleh jadi pekak. Kerja tempat berabuk, lama-lama kena bronkitis. Macam saya dulu bertugas kat Batu Pahat, selalu banyak pekerja kuari kan, dan diorang tak selesa pakai mask, dia buka mask, tiba lama-lama kesan dia kena bronkitis lah kan, habuk apa semua So okay, next. So itu perlindungan dia lah. So apa faedah dia? Pertama, faedah perubatan. Dia boleh claim bil-bil perubatan. So kita juga ada klinik panel. So mana-mana klinik panel yang boleh berurusan, so maksudnya dia terima untuk dapat rawatan secara percuma, dan klinik panel akan berurusan dengan perkeso untuk buat tuntutan. So kalau klinik panel tak ada, boleh bayar dulu bil perkeso, lepas tu boleh claim semula dengan perkeso. Okay, next.
Ini saya just go through lah, just untuk maklumat tuan-puan. Kedua, hilang upaya sementara. Okey, siapa ada insurans kat sini? Semua ada insurans kelompok kan? Betul kan? Ada. Tapi dia insurans lebih kepada okey. Okey. Yang penyakit mana? Ini ke yang sebelum ni? Oh, faedah perubatan. Ini cerita pasal bencana pekerjaan tau. Bencana pekerjaan maksudnya, ini antara orang yang pertama tanya soalan. Baguslah. Okey. Pengalaman kerja. Sekarang ni belajar lagi Puan? Oh, kerja kat mana? Kementerian Ekonomi. Tapi di bawah status tetap lah. Oh, okey, bagus. Dah SEM ke berapa dah? Alhamdulillah nak habis dah. Pergi buat full time ke part time? Cuti full time lah Cuti ni okey. So faedah perubatan ni bermaksud ni kita cerita tentang bencana pekerjaan Puan. Bencana pekerjaan tadi saya spesifikkan kepada 4 tadilah. Maksudnya kemalangan masa kerja, perjalanan berkaitan dengan pekerjaan, kecemasan tadi tempat kerja dan penyakit himat. So apabila seseorang tu pekerja tadi berlaku pada yang keempat-empat senario tadi, dia akan dapat faedah ni. Dan nanti akan saya terangkan faedah-faedah lain. Ini belum masuk skim kilatan lagi Okey. So tadi okey, faedah next tadi Puan. Tadi faedah perubatan ni cuma saya nak share dia. Bagaimana kalau orang pergi rawatan dekat hospital swasta, adakah dia bayar penuh? So kita akan bayar ikut government punya rate. So kalau pergi hospital kerajaan kita akan bayar penuh. Okey, next. Okey, faedah hilang upaya sementara. So siapa ada insurans kat sini? Ada insurans kelompok lah Insurans ada bayar faedah harian ke? Dia akan cover kematian dengan kekal lah. Okey. Spesialnya mencarum dengan pekeso. Contoh apabila berlaku kemalangan, dapat MC. Contohlah, MC lama 6 bulan. So, majikan bayar gaji sampai bila? Majikan selalu bayar gaji sampai bila? Kalau dia dapat cuti sakit. Biasa berapa? Tak ada Nanti kena study lah pasal akta JTK kan. So saya tak pasti ada akta dia berkaitan berapa. Tapi normally kadang-kadang ada majikan yang bayar gaji 6 bulan. Ada company yang kecil-kecil bayar 14 hari. Kadang-kadang 30 hari. Kadang-kadang 2 bulan. So bagaimana apabila kita ambil senario, apabila pekerja kemalangan, so dapat cuti sakit yang panjang sampai 6 bulan. Majikan bayar gaji 14 hari je sebulan. So yang 5 bulan dia nak makan apa? Pernah terfikir tak? Makan apa tadi? Oh, tinggal cakap makan apa tadi Okey. So yang mana di bawah salah satu manfaat pekeso ni yang sangat baik, berbeza mana-mana insurans, kita akan bayar MC dia. Selama mana dia MC? Selama mana tu maksudnya boleh melebihi 6 bulan. Dan pernah saya jumpa, nanti saya tunjukkan ada satu slide dia, MC tu sampai 2 tahun kita bayar. Dia sebenarnya ada limit. Tapi bukanlah limit tu maksudnya, contoh doktor dia dapat MC 6 bulan. So kita akan hantar rujuk dia kepada medical board kita. So medical board kita akan tafsirkan, akan nilai dia, buat assessment sama ada dia dah capai MMI ke belum. MMI ni maksudnya maximum medical improvement. Kalaulah panel tu kata dia belum capai MMI, maximum medical improvement, so kita boleh bayar lagi MC dia selama 6 bulan lagi. So lepas 6 bulan kita rujuk. So kadang-kadang dah lebih sampai 2 tahun doktor kata tak MMI lagi. So tapi apabila dah capai MMI, doktor kita punya medical board akan tafsirkan terus hilang upaya kekal. So dia akan dapat bayaran lain. Itu je tujuan dia, supaya kita nak cut MC tu. Kita ada monitoring lah kat situ lah. Tetapi dalam senario mana orang perlu MC lama, saya pernah dengar ada orang cerita sampai 3 tahun pernah. Saya tak pernah dapat. Tapi yang saya handle sendiri sampai 2 tahun ada. Seorang rider. Nanti saya tunjukkan gambar dia. Ini antara kelebihan mencarum dengan pekeso tau. Kalau kebanyakan insurans, ni bukan nak burukkan insurans, just nak compare lah bagi tuan faham. Siapa-siapa ada insurans,
biasanya dia akan bayar masa bila? Dia lah kemalangan, dia bayar apa? Masuk wad, betul ke? Bil. So sekarang ni ramai orang ambil insurans sebab nak dapat pergi hospital swasta, betul tak? Tetapi sebenarnya kebanyakan dia orang akan bayar pampasannya sekiranya masuk wad, betul tak? So dia masuklah dulu, saya ingat lagi, RM50 sehari ataupun RM100 sehari. Tetapi kebanyakan yang masalahnya kepada pencarum ni, dia kemalangan, teruk, patah kaki. Duduk wad berapa lama? Ya? Dia lah lama tu berapa? Duduk wad lama ke duduk rumah lama? Duduk wad seminggu je, 7 hari, dapatlah 700. Tapi yang kat rumah selama 6 bulan tu dia nak makan apa? Cuba bayangkan. Betul tak? Kalau dia mencarum dengan berkisar, maksudnya majikan bayar caruman, ini antara manfaat dia. Contoh majikan bayar gaji sebulan. Majikan dia dah buat perjanjian, dia kata sebulan lah kan. Saya tak pasti dengan JTK macam mana. So the rest yang 5 bulan tadi sok-sok akan bayar pampasan. So selama dia duduk rumah adalah pendapatan dia walaupun dia tak bekerja. Itu antara kelebihan mencarum dengan berkisar. Sesuai majikan yang, sebab saya banyak taklimat dengan majikan, saya cakap satu je. Tuan-puan kalau tuan-puan tak nak carum berkisar, boleh, bukan boleh lah. Memang dia sebenarnya tak boleh lah, dia kena carum. Tetapi dia fikir logik, kalau berlaku kematian, pernah saya dapat satu kes dulu kat Batu Pahat, pekerja dia 4 orang. Saya rasa part time, pekerja ni part time lah, budak-budak kan. Dia buat event. So kemalangan, 3 orang pekerja tu meninggal dunia terbakar kereta. Dia nak pergi Pahang. Seorang tu lumpuh. So, cuba fikir saya cakap dengan majikan-majikan ni. Kalau senario berlaku macam tu, majikan boleh bantu sampai bila? Pekerja bedridden. So, paling kuat pun dia boleh bagi RM2,000, RM3,000. Tapi sampai bila? Mungkin 1 bulan, 2 bulan, betul tak? Boleh tak majikan ni jaga dia sepanjang hayat dia? Tak boleh kan? Tetapi sok-sok yang akan bantu dia sepanjang hayat dia. That's why saya cakap majikan kena carum berkisar. Caruman tak banyak. Supaya tanggungjawab tu akan diberikan kepada berkisar. Pekerja ni akan dilindungi. Ini baru cerita ni nanti banyak lagi. Saya cakap, kenapa saya cakap sebut sepanjang hayat dia akan cover. Nanti saya akan ceritakan apa faedah-faedah dia. Okey, ni antara manfaat mencarum dengan berkisar. Lepas tu next, faedah orang hilang paya kekal. Bezanya faedah hilang paya kekal insurans selalunya dia bayar lamsam. Sok-sok kita bayar pencen sepanjang hayat. Pencen. Saya suka cerita sebab benda ni basic. Tapi saya suka cerita benda-benda yang kelebihan advantage di bawah caruman berkisar. Okey, next. Ni antara jadual dia. Tuan-puan tengoklah, kita ambil kes contoh taksiran 100%. Taksiran 100% ni bedridden. Macam saya selalu in charge kes-kes sok-sok kita dah biasa jumpa lah. Berlaku kemalangan kadang cedera otak je sikit. Tapi bedridden. So, contoh kita ambil jadual, contoh gaji dia RM3,000. So, berapa pencen yang akan dapat? Pencen dia akan dapat RM2,124 setiap bulan. Sampai bila? Sampai bila dia dapat pencen? Sepanjang hayat dia. Dia akan dapat. Contoh kalau dia berlaku kemalangan umur 30 tahun, dia hidup sampai umur 70 tahun, 40 tahun sok-sok bayar pencen dia. Sebulan RM2,000. Kalau dia hidup macam umur Tuan Mahathir, 100 tahun? 70 tahun? Ya, ni antara kelebihan lah. Sebab tu sok-sok kita kena kukuh jugalah dari segi kewangan semua. Kita nak bayar pencen sebab ramai penerima pencen berkisar. So, ini kalau bawah 20%, sok-sok akan bagi pukal. Dia sekali saja. Sebenarnya kita boleh bayar pencen. Tetapi kita bagi pilihan. Sebab kalau kita bayar pencen, mungkin dia dapat pencen sepanjang hayat RM200 je, RM300. Tapi kalau dia dapat pukal, dia dapat RM80,000. Mana yang mengaburi mata? Yalah, mungkin dia nak buat bisnes ke apa kan. Sebenarnya pencen, kita dah bayar pencen tapi kita bagi yang mana bawah 20% ke bawah, kita bagi dia pilihan. Dia kena isi borang pemilihan pukal, kita bayar terus, selesai dah. Dia banyak. Sebenarnya ini antara kelebihan mencarum dengan berkisar, kita ada pencen. Bukan kerja kerajaan je ada pencen. Kan? Kerja bukan kerja berkisar lah. Maksudnya mencarum berkisar pun boleh dapat pencen. Next. Okey, seterusnya yang mengalami tadi dapat pencen RM2,000. Kalau dia bedridden, perlukan jagaan orang lain,
kita dah bagi tambahan pencen 500 allowance dan sentiasa. Next. Okey, seterusnya faedah pemulihan. Pernah tak jumpa mana syarikat insurans bagi katil, tongkat? Ada ke? Tak ada. Kan? Dia orang lagi nak mudah kan? Bayar faedah tunai terus kan? Di bawah Perkeso, tadi kita dah bagi faedah perubatan. Lepas tu kita dah bagi hilang MC. Lepas tu kita dah bayar hilang upaya kekal. Kita bagi lagi alat pemulihan. So alat pemulihan ni masuk apa? Contoh, berlaku kemalangan pada pekerja. Patah kaki. Keluar hospital perlu ke apa? Kursi roda. Balik rumah, apa? Ketawa pula. Betul lah tu, tongkat. Lepas tu balik rumah, perlukan apa? Orang patah kaki dah tak boleh duduk katil macam kita, empuk kita kan. Dia kena pakil yang, kena pula tak ada family yang orang lelaki, kena mak dia yang menjaga kan. Kena pakai katil yang boleh adjust. Lepas tu dah, kalau yang teruk lagi, perlukan pampers. Kan? So pampers pun sebulan dekat 200-300. Kalau yang ada teruk lagi bedridden tadi, kena minum susu. Tak boleh nak makan nasi. Susu tu tahu tak kos dia berapa? Berapa? Tahu? Wah, abang ni tahu mahal. Berapa agak-agak susu tu kos? Kita fikir kita mahal, orang nak minum susu pun mahal. RM800 sebulan. So everything yang saya sebutkan ni semua ditanggung oleh Perkeso. Sekiranya berlaku kemalangan berkaitan dengan pekerjaan tadi. Faham tak? Dengan caruman RM14 je sebulan. Itu RM14 paling rendah sebenarnya RM5. Kalau gaji RM1,000, RM5.25 je. Tapi dia boleh dapat faedah-faedah ni semua. Cuma nilai dia berbeza. Faedah tetap semua dapat. Walaupun caruman sikit, kursi roda tetap sama yang kita bagi. Tak ada kursi, orang ni caruman tinggi, kursi roda special pula kan. Tak ada. Cuma kursi roda yang sama. Kan? Ada kena saya jumpa ada satu kes tu, anak dia sakit, belakang, mak dia menjaga. Kat rumah tu 2 orang je, perempuan kan. Anak dia pula lumpuh. Jadi dia minta patient lifter dia panggil lah. Macam boleh angkat pesakit, hidrolik gitu lah. So itu special item lah kita minta kat ibu pejabat. Ada yang kena duduk seorang, perlukan kursi roda, dia minta motorized. Boleh kita akan rujuk kat ibu pejabat, kalau diluluskan keperluan, dia luluskan. Dan kursi roda katil ni kalau dah bagi orang tu meninggal dunia, kita tak minta balik. Terpulang. Kita tak ada bagi recycle pada orang lain. Dan contoh orang yang kena kemalangan, patah tangan, putus tangan, kaki palsu, kita bekalkan tangan palsu. Sampai bila? Sampai seumur hidup dia. Kalau dia hidup 70 tahun lah. Rosak, sok-sok ganti. Dah tak boleh pakai, ganti jugalah. Rosak kita bagi kita tak ada, tukar. Sampai sepanjang hayat dia kita pakai ni kan. So itu masuknya caruman tadi yang dibayar tadi, ini perlindungan dia. Dan di bawah caruman tadi ada program return to work. Pernah dengar tak program return to work? Tak pernah. Return to work ni tadi, so dah bayar faedah-faedah dia kan. Pada saya lah, konsep dia macam sale after service. Sale after service ni maksudnya macam mana? Kita dah bagi faedah-faedah dia. Kita dah bagi faedah tunai, kita dah bagi alat pemulihan. Orang yang kemalangan ni, selalunya masalah nak bekerja balik. Betul tak? Dia perlukan apa? Dia perlukan gaji. Dia perlukan duit. Dia perlukan duit untuk bekerja. Tapi macam mana dia nak bekerja? Dia perlukan rehab, fisio. Dan dia perlukan majikan yang komitmen daripada majikan lah. So pegawai kita di bawah program Return to Work, dulu panggil Return to Work, sekarang ni dia orang dah panggil unit pengurusan hilang upaya. Yang mana pegawai-pegawai ini akan beri motivasi, kaunseling, so pergi rehab ke mana yang bersesuaian. Dan contoh, kalau kata dia dah tak boleh bekerja tempat yang sama, dia akan berbincangan dengan majikan. Kalau dah tak boleh tempat yang sama, kita cari tempat kerja lain, kita bantu. Dan kalau cari kerja tak jumpa juga, perlukan apa? Vocational. Kita akan bagi latihan vocational secara percuma. Macam tuan-puan belajar ni kan, dia pun pergi kursus latihan juga. Terpulang, apa kursus yang dia nak. So, ada yang berkaitan. So, kita akan bantu dia dengan dia upskilling dia lah. Dia dah pergi latihan tu, dia dapat upskilling, dia dapat kerja lain. Dan program saringan kesihatan aplikasi saat ini, maksudnya majikan-majikan yang, pekerja-pekerja yang dah berumur 40 tahun ke atas, kita bagi voucher saringan kesihatan.
So nanti mak ayah tuan puan yang bekerja dengan syarikat swasta ni, kan, tengok umur dia 40 tahun, tanya dah dapat voucher daripada Pekeso tak, buat saringan kesihatan. Penting untuk cek 3 serangkai tadi tu, macam mana darah tinggi dan lain-lain. Ada lagi ujian kanser apa semua. Benda tu penting. So next. Okey, ni kemudahan jasmani dan so ada pusat rehab. Nanti kalau contoh hari tu dah pergi ke SP kan, Dr. Faizal kan? Mana tahu lepas ni Dr. Faizal nak ajak pusat rehab Melaka pula. Asyik pergi camping kan. Selalu orang buat apa, team building kan. Kita pergi melawat, pergi hospital pula. Boleh. Saya dah 4 kali dia bagi sini. Masa dulu saya bertugas kat Batu Pahat. Sebab banyak pergi buat lawatan kat sana dan pergi khusus. Dan dulu saya pegawai pemulihan, pergi lawatan kat sana. Dia antara, kita ada di bawah, sepenuhnya di bawah Kementerian Sumber Manusia, yang mana di bawah Pekeso. Sekarang ni dah ada 2 dah siap, 1 di Perak. So kita target 5 lah. So khas untuk pencarum Pekeso sebenarnya. Pencarum Pekeso yang layak dapat diberi rawatan secara percuma. Yang mana kalau orang luar nak pergi rawatan pun boleh, tapi dia kena bayar ikut harga swasta. Saya tanya hari tu, saya kebetulan ada program dengan pusat ni dekat Shah Alam. Saya tanya dia, kalau orang luar nak pergi, kalau nak pergi fisio, macam mana yang datang sana, dia kena bayar 130. Murah daripada swasta lah, tapi 130 sebenarnya kalau pencarum Pekeso dapat secara percuma je, tak payah bayar. Dan ada yang keadaan teruk, yang perlu jagaan daripada orang lain pun boleh duduk sana juga. Masuk makan dan tempat tinggal diberi makanan percuma. Apa konsep pusat rehab? Nak tanya kat sini. Siapa yang tidur tu saya nak tanya. Terus selik terus 100%. Apa tujuan pusat rehab ni? Apa tujuan pusat rehab? Siapa boleh jawabkan? Nanti Dr. Faizal bagi kredit markah. Habis Dr. Faizal ni, semua bagi markah. Boleh siapa tolong jawabkan? Apa konsep pusat rehab ni sebenarnya? Apa tujuan dia? Saya dah tahu. Saya sebelum kerja Pekeso, saya pun tak tahu apa pusat rehab ni. Apa konsep dia, bang? Dia lah memang dia tolong. Dia tak tolong, dia tak buka. Apa tujuan dia? Okey, itu tak menepati jawapan lagi. Okey, apa lagi? Itu boleh antara, tapi yang ramai yang tak tahu, itu betul juga, tapi nak bagi mudah faham, contoh orang tu tak boleh berjalan. Dia masuk ke pusat rehab ni, kita kalau boleh nak balik dia keluar daripada pusat rehab ni, boleh berjalan. Dia datang dalam keadaan terbaring. Kalau boleh kita nak dia keluar daripada pusat rehab, kalau boleh berjalan lah kan. Paling kurang pun boleh duduk. Kan? Berlari bukan selalu berlari kan. Berlari orang nak exercise je. So kurang-kurangnya boleh berjalan, berdikari sendiri. Ini pentingnya pusat rehab. Ini pentingnya. Sebab itu kita kalau kes-kes yang perlu, memang kita akan cadangkan dah pergi pusat rehab. Okay, next. Okey, ni yang tengah mandi kolam tu antara pencarum penerima faedah yang saya handle lah, kes dia lah. Dia memandu teksi. So ni lah antara gambaran dalam ni. Next. Saya dengar siap ada grup geng kaki satu dalam tu. Sebab dia orang ni apabila berlaku kemalangan, kaki kena potong kan, tangan kena potong. Dia grup-grup dia orang datang sana. Sebab apa? Dia orang tuan-puan ingat orang dapat kaki palsu tu boleh terus berjalan ke? Macam pakai kursi roda ke? Tak, dia orang kena train, kena buat physio rehab, macam mana nak berjalan. So dia orang duduk kat sana lah 2 minggu, 3 minggu. So ada aktiviti nak mampu berjalan semula. So yang baju putih tu bos saya bos saya dah lama dah bersara dah. Okay, next. Dari sana juga ada latihan vocational. Tu dulu lah saya dah rasa dah 5-6 tahun, dah 10 tahun dah saya tak pergi sana. So ni antara dalam tu lah, pusat latihan vocational pun ada. Sekarang dah buka, kat Perak dah siap, dekat Terengganu tengah buat, dah akan datang dengan Pening dan Sabah Sarawak lah dengannya. Okay, next. Okay, tadi kita cerita pasal orang yang kemalangan masih hidup kan, dia masih hidup dapat rawatan, tapi macam mana meninggal dunia? Apa yang waris akan dapat? So kalau EPF dia pakai apa? Waris.
Waris nak dikira macam mana dapat? Dia pakai apa? Pakai penama. Kan, betul tak? Kan? So kita tak ada penama. Kita dah orang kata tak payah bergaduh lah kan. Senang lah. Dah dalam tu kalau kata dah berkahwin, isteri akan dapat. Sebelum 2005 suami tak dapat. Selepas 2005, kalau suami sekarang ni ramai isteri bekerja kan, suami pun akan dapat juga. Ni ramai isteri tak bersetuju kan. Kenapa tak semua bagi kat anak? Kan? Suami pun akan dapat juga. Dalam akta kita dah jelas kat situ. So, dan kalau dah berkahwin, suami dan anak bawah 21 tahun akan dapat lah. Okay, next Puan. Berapa jumlah pencen dia? Okay. Ya Puan. Ingat suami yang lebih, isteri lebih. Okey. Okey, kalau isteri lebih, isteri akan berkongsi. So dengan syarat perkahwinan tu didaftarkan di mana? Di Malaysia. Sebab apa orang kahwin dua ni kahwin kat mana? Berani dia kahwin kat Malaysia, kan? Tetapi kita masih pertimbangkan lagi lah, kan? Walaupun dia dah berkahwin, dah meninggal dunia, dia kena daftar juga. Itu sebab apa? Sebab Jabatan Agama Islam je lah yang boleh mengesahkan bahawa dia sah berkahwin ke tidak. Betul tak? Sok-sok tak ada ustaz yang boleh mengesahkan. Jadi apabila contoh, tiba-tiba dia dapat pencen 2,000. Tiba-tiba 6 bulan kemudian dia datang. Kenapa sok-sok bayar pencen 1,000 je? Kan? Kenapa kena kad? Rupanya ada cawangan baru datang. Jadi cawangan baru mengesahkan, dia dah buka cawangan baru sebelum ni. Saya dulu kat ibu jabat, kahwin dua ni biasa jumpa, tapi saya tak pernah jumpa kahwin 3, kahwin 4. Saya tak pernah jumpa. Tapi kebanyakan semua dia tahu dah. Dia tahu isteri dia. Cuma dia tak akan kata, kalau kita tanya ada nombor kontak, dia tak akan cakap ada nombor kontak. Kan, walaupun dia ada. Lepas tu, kat mana ini? Dia pun cakap saya tak tahu. Itu je jawapan dia. Kan? Kalau yang tahu-tahu tu yang sama mungkin duduk sebelah, itu yang kategori hebat-hebat lah tu kan. Tapi kalau dia ada dua, dia kena berkongsi. Okey, next. Bagaimana kalau dia belum berkahwin? Kalau belum berkahwin, kita bagi kepada ibu bapa dan adik-beradik bawah 21 tahun. So tadi kalau dah berkahwin, mak bapak pun dah tak boleh kacau lah. So kalau belum berkahwin, ibu bapa dan adik-beradik bawah 21 tahun. Dan kalau ibu bapa tak ada, datuk nenek yang akan dapat. So pasangan ibu bapa atau datuk nenek ni akan dapat sampai bila? Sepanjang hayat dia. So adik-beradik sampai umur 20 tahun dan anak sampai umur 21 tahun. Okay, next. Okay, ni contoh kita ambil gaji dia. Kita ambil gaji tengah-tengah lah, gaji 3,000 ataupun ambil yang maksima lah. Ini bukan maksima sebenarnya, gaji 4,000 lah. Ini slide lama ni, tapi boleh gunakan. So gaji dia 3,950. Tuan-puan tengok yang hijau tu. Okey, kalau dia contoh suami dia meninggal dunia, kemalangan pergi kerja. So dia ada isteri dan anak bawah 21 tahun. So dia akan dapat pencen berapa? Dapat berapa? Kalau dia dah berkahwin, kalau gaji 3,950, dia dapat berapa pencen? Tak nampak situ? Ada? Tak nampak? Ke semua tak fokus lah? Tak faham tengok jadual ni Tak faham Tak faham? Agaknya ikut. Nanti saya ubah balik lah. So yang hijau tu tengok ke bawah, jangan tengok ke sana. Yang hijau tu tengok ke bawah. Kalau gaji dia 3,950, dia akan, kalau dia ada anak dan isteri, dia akan dapat RM3,555. Faham? So gitu kalau ada anak. So anak akan dapat sampai umur 21 tahun, ataupun kalau dia sambung belajar, dia akan dapat sampai habis belajar. So that's why kadang-kadang kita kalau dapat kes macam ni, kita nasihatkan anak ni sambung belajar. Nanti kalau tidak, pencen stop sampai umur 21 tahun. Suruhlah belajar kat UKM. Boleh. Okey. So bagaimana kalau anak dah tak ada? Berapa pasangan akan dapat? Bawah tu RM2,133. Sampai bila? Sepanjang hayat dia. Macam saya cakap tadi, contoh pasangan dia umur 30 tahun, tiba-tiba meninggal dunia. Itulah, dua-dua lah.
pasangan dengan suami umur 30-30. So dia dapatlah pencen perkeso 2,000. Kita tak ambil, tak kisahlah, kita tak ambil contoh anak tak adalah, contoh baru berkahwin. So pasangan dia akan dapat 2,100 sampai meninggal dunia. Tuan-puan bayangkan kalau dia hidup macam umur Tuan Mahathir tadi, 100 tahun, 70 tahun sok-sok bayar pencen kan. Kalau dia hidup sampai umur 70 tahun, 40 tahun sok-sok bayar pencen, setiap bulan 2,100 dia dapat. Okay, next. Okay, pernah dengar tak kes pokok tombang hari tu? Benar. Yang masa banyak kes pokok tombang, lepas tu banyak lah jadi pokok tombang. So, ni antara kes penerima faedah perkeso lah. Kita kena pasti sebenarnya dia pergi ke Kuala Lumpur untuk urusan pekerjaan dia. So, dia kemalangan masa kerja lah. So, dia dapat lah, isteri dia dapat pencen 3,400 setiap bulan. Okay, next. Okay, kita bayar pengusaha mayat 3,000. Next. Faedah pendidikan, anak pun dapat pinjaman pendidikan. Okay, next. Okay, ni penting. Yang ini penting, tuan-puan. Yang ini, sebab yang bencana pekerjaan tu, saya rasa semua orang boleh dapat bantuan daripada bayar HR, selalunya majikan kan. Tapi ramai yang tak tahu, apabila pekerja meninggal dunia, contoh tak kisahlah, apabila seseorang meninggal dunia, sebenarnya dia layak menerima perkeso walaupun dia tak mencarum. Yang ini ramai yang tak tahu. Contoh senario dia, masa dia dah bekerja umur 20 tahun sampai umur 30 tahun. Tiba-tiba umur 30 tahun dia dah tak bekerja, jadi suri rumah kan, ataupun dia buat kerja sendiri tak kisah, walaupun dia jadi ahli parlimen ke adun ke, dia pernah mencarum sebelum ni, tiba-tiba masa umur 45 tahun atau umur 50 tahun dia mengalami sakit atau meninggal dunia. Dia masih layak dapat faedah perkeso. Di bawah skim apa? Next one. Di bawah skim keilatan. Ini panggil skim keilatan. Kalau tuan-puan pernah bekerja sebelum ni buat part time kan masa cuti SEM, ada caruman dia. Boleh cek nanti. Okey, apa faedah dia? Faedah pencen ilat, faedah bantuan ilat, annual serta faedah pemulihan, faedah pencen penangkap, pengusaha mayat dan faedah pendidikan. Next. Okey, apa itu? Skim keilatan perlindungan 24 jam kepada pekerja. Yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, bukan berkaitan dengan pekerjaan. So next. Okey, pertama, apa itu faedah pencen ilat? Contoh, macam saya cakap tadi, orang tu dah pernah mencarum, dia dah tak bekerja, tiba-tiba, ataupun tak kisah, dia dah tak bekerja atau dia masih bekerja, tiba-tiba mengalami penyakit. Antaranya dia tak ada listkan penyakit dia, tapi ada penyakit, maksudnya penyakit-penyakit yang kronik lah. Bukan demam, kena appendix, tak boleh. So, contoh berlaku, dia cuti hari itu, dia tak kerja, dia pergi balik kampung, kemalangan jalan raya. Akibat kemalangan jalan raya, dia mengalami kecacatan fizikal yang teruk, yang menyebabkan dah tak boleh bekerja, kekal, ataupun lumpuh, bedridden ke apa kan, hilang penglihatan ke apa, dah tak boleh bekerja. So dia boleh mohon pencen ilat. Ataupun tiba-tiba dia kerja je kan, dia kerja tiba-tiba mengalami kemurungan, mengalami masalah mental, sakit mental, dah tak boleh bekerja, boleh mohon. Ataupun tiba-tiba kena serangan jantung dan jantung dah kronik, doktor kata dah tak boleh bekerja. Ataupun sekarang ramai orang kena stroke kan, stroke menyebabkan dah tak boleh bekerja, boleh mohon faedah perkeso. Benda ni penting basic, semua orang kena tahu. Tak kisahlah tuan-puan ni sekarang ni belajar lagi pun kena tahu. Sebab apa? Sebab apa kena tahu? Sebab? Bukan sebab malang tak bau. Semua kena tahu sebab kita ada family. Malang tak bau lain. Sebab kita ada keluarga, faham tak? Kita ada jiran-jiran, kita ada rakan-rakan. Betul tak? So, apa takkan kita nak, kita faham, kita simpati. Kita nasihat dia. Ayah meninggal. So, ayah sakit. Kita dah cek sok-sok tak? Sehari tu saya dengar taklimat sok-sok Encik Marwan bagi tahu. Kalau orang pernah mencarum kan, mak awak tak bekerja kan, tapi pernah mencarum, try pergi pejabat sok-sok. Ada sok-sok boleh bantu. Dapat pula pencen 1,000. Alhamdulillah. Saya kalau dapat bantu orang itu saya lega tau. Berapa kita berjaya menyelesaikan satu masalah orang. Betul tak? Ramai orang apabila saya banyak kes-kes saya pergi, suami meninggal dunia,
Saya faham dia orang sedih. Tapi sebenarnya dalam kepala dia orang bukan sedih je. Fikir pasal apa? Duit macam mana nak survive. Especially wanita kan. Semua yang suri rumah dah tak bekerja 10 tahun. Ingat senang ke nak kerja? Dengan anak kecil 2-3 orang. Faham tak? So jadi apabila dia tahu layak, dia dapat pencen segera, at least dia dah boleh plan perancangan dia. Kan? Dia dapat pencen sebulan 2-3 ribu. So dia tak payah bekerja, dia uruskan anak-anak dia. Betul tak? Ini tuan puan jadi penyalur maklumat pergi esok. Betul tak? Bukan untuk exam je. Dah macam pensyarah pula saya dah. Okey. Tak, ni bagi kesedaran sebab muka semua mengantuk je kan. Okey, next. Okey, ini syarat dia tuan puan. Penting. Umur bawah 60 tahun. Caruman, pernah mencarum. Ada caruman, pengiraan caruman lah. Tuan puan tak perlu kira, sok-sok yang akan kira. So, disahkan oleh jemaah doktor. So maksudnya contoh, kita ambil contoh apabila seorang ni mengalami tiba-tiba dia kena stroke. Okey, kita akan cek umur dia, bawah dia pergi pejabat waris, dia pergi pejabat sok-sok atau paling keluarga dia pejabat sok-sok, saya mak layak ke tak? Umur bawah 60 tahun layak. Lepas tu kita cek caruman dia, cukup tak kita perlukan berapa dia punya caruman tu. Lepas tu permohonan tu kita akan rujuk kepada medical board atau jemaah doktor. So apabila jemaah doktor kata layak dapat pencen berkesor, dia mengalami kilatan, so kita akan bayar pencen. Faham? Faham So jadi tuan puan ni yang tolong menyalurkan maklumat kepada berkesor ni, so kena tahu 3 benda je. 2 benda je lah. 1 benda je lah sebenarnya kan. Umur je lah bawah 60 tahun, betul tak? Kita tengok orang ni sakit, umur bawah 60 tahun. Makcik pernah bekerja tak? Pernah. Try tak payahlah disuruh kan datang bawa ambulans pergi sok-sok ke apa kan. Suruh waris datang. Nanti orang tu sakit-sakit juga dia nak angkut kan. Suruh waris datang buat semakkan dulu. Itu saja. Tak kisah dia kerja mana sebelum ni. Pernah saya dapat satu kes daripada pejabat masa saya bertugas kat Batu Pahat dulu, pejabat YB Parit Sulong. Suami dia kena stroke. Isteri dia tak bekerja, anak 3 orang kot tak silap saya. So dia pun tak sangka suami dia layak dapat pencen perkesor. Dia dapat pencen ilat sebulan dekat 600, dapat alanan sasa dapatlah 1100 sebulan. Dia pun tak sangka sebab dia kata suami saya masa berkahwin, suami saya dah bekerja kampung. Dah tak bekerja. Lupanya sebelum dia berkahwin dengan suami dia lama bekerja. Dia tak kisah. Kita pun tak tahu pasangan kerja bukan pasangan, kita pun sendiri tak ingat kita kerja kat mana sebelum berapa banyak kan. So dia layak lah dapat pencen sebulan 1100, susu 800 sok-sok tanggung, pampers sok-sok tanggung, katil, suction pump, everything sok-sok tanggung. So betul tak? Penting tuan puan, penting. Sebab kita kadang-kadang ramai orang tak tahu. Sebab itu kita banyak buat kolaborasi dengan ketua kampung, even mana-mana syarikat, YB kita buat libat urus supaya diorang dapat kes. Sebab kebanyakan apabila diorang mengalami masalah, diorang minta bantuan mana? Ketua kampung, betul tak? Dengan YB, betul tak? Ya tu Pan? So macam yang ni untuk perubatan, contoh kalau seorang tu dia ada penyakit, adakah contoh disebabkan lifestyle dia yang tak okey, macam merokok. Oh, okey, macam insurans lah. Okey. Sebab so-so dia bukan macam insurans. Saya ingat lagi, saya kalau hibah kita nak ambil, dalam syarat dia kata dalam tempoh setahun tak boleh bunuh diri. Macam tu lah. Ada kadang-kadang insurans dia nak tahu sejarah penyakit. Kalau dia meninggal dunia sebab darah tinggi, memang dia dah declare darah tinggi, tak layak. So tak tengok. Untuk penyakit ni tak kisah. Dia tak ada. Sebab itu saya cakap syarat dia 3 je. Yang ketiga tu disahkan oleh jemaah doktor. Jemaah doktor tak tengok sejarah penyakit dia pun. Doktor nak tengok keadaan semasa penyakit itu boleh bekerja atau tidak. Dalam masa mudah sebenarnya, dalam konsep dia sebenarnya nak mengesahkan dia ilat ataupun dia uzur. Dalam bahasa pemahaman kita maksudnya dia tak boleh bekerja lah, atau tak boleh buat aktiviti harian seperti biasa lah. Dah teruk sakit. So apabila doktor cek memang keadaan dia, so dia layak lah. Itu je. Kita tak tengok sejarah dia.
dia ni memang tak makan ubat sebab dia ni kan, tak ada. Itu je. So faham maksudnya ini penting. Kalau tuan-puan ada kes-kes, boleh je minta waris datang pejabat SOSO. So kalau bagaimana kalau tuntutan tu lepas umur 60 tahun. So kalau dah lepas umur 60 tahun, sekiranya penyakit tu bermula sebelum 60 tahun, kita boleh consider lagi. Kita boleh pertimbangkan lagi. Okey, janji penyakit tu disahkan sebelum umur 60 tahun. Okey, next. Tadi saya rasa banyak masa lagi. Tak cukup pula Okey, skim pencen ilat ni berapa bayaran dia? Minimal 550, maksima 3,800. So kita akan bayar sampai bila? Sepanjang hayat dia. Okey, next. Okey, ni tengok kes Datuk Siti Nurhaliza. Siapa tak kenal Datuk Siti Nurhaliza? Kalau tak kenal, bukan orang Malaysia lah tu. So tengok dia punya pekerja dia mengalami stroke. Pengurus dia, bekas pengurus dia kena stroke. So dia dapat pencen RM3,027 setiap bulan dapat pencen ilat. Okay, next. Okay, bantuan ilat. Apa itu bantuan ilat? Bantuan ilat ni maksudnya apabila dia nak mohon pencen ilat, caruman tak cukup. Dari kelayakan dia, caruman tak cukup. So kita pulangkan balik caruman-caruman dia yang dibayar. Kita pulangkan beserta interest. Tetapi apa tujuan dia orang nak mohon, walaupun tak dapat pencen, kadang-kadang nak mohon bantuan alat pemulihan. Contoh nak perlukan kursi roda, tongkat, katil, pampers, kita bagi juga. Walaupun dia tak layak di bawah pencen ilat. Yang layak pencen ilat dah dapatlah barang-barang tu. Yang tak layak pencen ilat tapi dia umur bawah 60 tahun, ni dia 3 syarat tadi, 1 syarat tak cukup, caruman saja dia tak cukup. Ni dah bantuan ilat. Next. Okey, allowance anesthesia, kalau orang tu teruk tadi dapat pencen, kita tambah lagi RM500 allowance anesthesia. Next. Ini gambar-gambar lawatan ni, tuan-tuan boleh je tengok laman web Pekeso ataupun kita punya CEO. Hari-hari dia orang post pasal orang lawatan sebab kita nak bagi kesedaran supaya orang tak ada yang tertinggal untuk mohon Pekeso kan. Kadang-kadang tak tahu layak ke tidak. Okey, yang macam saya terangkan tadi di bawah bencana kerja, di bawah skim kilatan pun layak juga alat-alat pemulihan. Dengan program return to work dan latihan vocational. Okay, next. Okay, ni gambar alat-alat pemulihan. Next. Okay, next. Okay, ni pengurus lama saya. Puan Tawah ni dah pindah. Ini Facebook Pekeso Selangor pun ada. Next. Ini pengarah saya. Ni pun dah bersara dah. Next. Ini tangan palsu. So, kita bekalkan tangan palsu. So, dia kalau rosak kita akan repair ataupun tukar baru. Next. Okey, dia ada juga di bawah skim kilatan ada tuntutan untuk dialisis juga. Dialisis ni kos dia mahal tuan-puan. Sebulan dekat 2,800, 3,000. Ni paling ni tinggilah kos dia. Next. Okey, pencen penakat. Tadi kita cerita pasal orang sakit kan. Bagaimana orang meninggal dunia. Ini simple saja. Yang ini pun semua orang wajib tahu. Macam saya cakap tadi, kalau kita tengok Facebook, tiba-tiba orang meninggal dunia, kan? Orang bunuh diri, orang dibunuh. So, kita mesti tahu, dia ni layak tak pencen? Kalau tengok muda lagi, layak tak pencen penakat? Sama konsep macam pencen ilat tadi, maksudnya tak kisah dia mencarum bila, tapi pernah mencarum. So, yang tadi sebabkan dia dah meninggal dunia, 2 syarat sajalah. Umur bawah 60 tahun, caruman cukup. So, kalau bunuh diri layak ke tak? Siapa cakap tak? Mata ke lain tu, mulut bercakap. Mata tengok handphone. Okey. Layak ke tak? Tak kisah. Tak kisah punca meninggal dunia sebab apa. Punca meninggal dunia sebab apa. Kalau dia bunuh diri, tak kisah. So even yang orang hilang, kapal terbang hilang, kerajaan Malaysia keluarkan sijil kematian, dia cover juga. Janji ada sijil kematian. Faham tak? So maksudnya kalau ada siapa-siapa kenalan saudara mara meninggal dunia, umur bawah 60 tahun, minta semak pergi pejabat SOSO. Tak kisahlah sekarang dia bekerja kat UKM, pernah saya nak kongsikanlah satu kes ni. Lama saya tak nak sebutkanlah sebab kalau saya sebutkan dia orang nanti macam orang kata, SOSO tak buat apa ke? Kenapa orang ni lambat sangat claim kan?
Tapi saya kena kongsikan nak bagi kesedaran ke tuan-puan lah, sama-sama bantulah. Sebab apa ada saya pergi satu syarikat ni. Seorang pekerja ni, kebetulan saya buat ceramah kat sana, dia dengar sesi taklimat saya. Suami dia meninggal dunia pada tahun sekian lamalah. Dan suami dia bekerja kat UKM. Saya tak pasti jawatan apa. Dan dia menyangkakan suami dia tak layak dapat pencen. Ni tahun lepas, awal tahun ni. Awal tahun ni saya pergi jumpa dia. So dia cakap saya dah pergi pejabat sok-sok tapi atas urusan kemalangan saya, kan, dia cakap kan. Saya tak terfikir pula nak semak atas kematian suami saya, kan, sebab saya menyangkakan suami saya kerja UKM. Kerja sebagai jawab awam tetap lah, kan, betul kan? Tak ada caruman sok-sok. Tapi nak jadikan cerita, dia duduk depan saya, depan kaunter saya. Saya cakap tak apa, cakap akak balik rumah cari sijil kematian, besok WhatsApp saya semak, kan. Terkejut saya, layak akak tu dapat pencen berkiso. Walaupun suami dia dah lama tak mencarum sebab suami dia kerja kat UKM. Saya tak tanya detail lah, tapi ini bukan reka cipta sebab bukan UKM. Ini cerita yang betul. Cuma saya tak sebut lah tahun bila lah, sebab saya pun tak tahu salah siapa, sebab dia kata dia pergi berkiso sebab dia buat tuntutan berkiso sebab kemalangan, kan. Tapi dia terlupa, dia menyangkakan tak semak, dia menyangka suami dia tak layak. Dan kita bayar sampai kita bayar backdated caruman pencen dia. So kalau 10 tahun sudah, 10 tahun lah backdated, so dia dapat. Saya cakap memang rezeki makcik ni lah, tapi saya puas hati jugalah dapat bantu dia lah. Orang kata nak jadikan rezeki, dia duduk kat depan saya borak-borak. Saya cakap okey lah, kan. Termasuk yang kes saya cakap tadi 2020, 2022, 2023, 2024. Sampai menangis lah kak tu depan saya. Cakap, kak layak kak, kenapa kak tak buat pencen semak, kan? Tak ada buat EPF pergi. Sok-sok kenapa tak buat? Lah saya menyangkakan suami saya dah tak bekerja. Sama saya bekerja sendiri, kan. Saya ingatkan tak layak, lupanya layak. Saya cakap menangis dia. Habis akak besarkan anak akak 2 orang macam mana? Saya bekerja sendiri, dia buat bekam. So saya dah uruskan, saya ingat lagi dia duduk saya rasa 3 bulan lepas kot, dia duduk kat jenderam. Saya semak, dia dapat pencen 1,000 sebulan. Okey lah, kan. So dia dapat backdated lah daripada tahun 2022, backdated daripada suami dia meninggal, kita bayar. That's why benda ni penting, tuan-puan. Tuan-puan kena, kalau ada kes kematian, minta waris datang jabat sok-sok. Tak kisah punca dia kematian apa, kita sok-sok hanya perlukan sijil kematian saja. Kita tak tengok punca dia. Okay, next. Okey, sama juga konsep waris tadi. Kalau meninggal dunia suami atau pasangan, kalau belum berkahwin ibu bapa atau anak dan atuk nenek tadilah, nek pula next. Dah panggil nek pula. Okey, next sebab nak cepat. Saya tadi tengok macam banyak masa. Minta maaf kalau laju next. Okey, ni kes Elminah. Pernah dengar tak? Kes Elminah. Okey, kes Elminah. So kita 10 orang meninggal dunia. Kita semak pencen penakat dulu. Itu paling mudah. Pencen penakat, lepas tu lain-lain mungkin yang juru terbang dia mungkin bekerja, kan, dengan syarikat, so dia layak di bawah bencana kerja. Yang tak layak bawa pencen penakat, kita semak lah. Okay, next. Okay, ni rider. Next, ni pekerja NSTP. So dia pun tak sangka isteri dia, sebab suami dia lepas COVID tahun 2020 suami dia tak bekerja, kerja kan, ramai lepas COVID ramai yang berhenti, kan. Jadi 4 tahun suami dia tak bekerja, dia buat kerja kampung. Tiba-tiba suami dia meninggal dunia sebab jangkitan kat kaki, jangkitan darah tak silap saya, meninggal dunia. Terkejut dia layak dapat pencen. So dia dan anak dia dah dapat pencen sebulan 2,400. Banyaklah, kan, 2,400. Tak payah. So isteri tak payah bekerja lah, uruskan anak, kan, dapat sebulan, kan. Okay, next. Yes. Okay. Maksudnya dia kahwin dengan orang luar negara. Tak silap saya tak perlu kot. Sebab dia dah memang tak ada perkahwinan, kan.
Dia bukan isu macam kahwin dua. Kahwin dua lain. Saya setakat ni saya tak pernah dapat kes inilah. Tetapi cuma kalau saya rasa tak perlu kot sebab contoh ramai yang kahwin isteri Indonesia kan. So yang mana kalau suami dia orang lokal, isteri dia orang warga negara lain, pun isteri dia layak dapat pencen perkeso. Walaupun dia bukan warga negara Malaysia. So banyak dulu saya ingat lagi masa saya bertugas kat Batu Pahat, banyak cek kan. Dulu kan kita pakai cek tu dipulangkan balik. Sebab dah meninggal, banyak waris pergi balik Indonesia kan. Tapi dia orang layak sebenarnya. Kalau dia orang ada akaun, walaupun dia duduk kat Indonesia dapat duit pencen setiap bulan. Kecuali pada yang berkahwin lebih dari satu yang Mungkin lah yang itulah. Kalau yang ni tak jadi isu. Kita selagi disahkan memang kita tengok sijil lahir anak apa semua. Itu dah teknikal je lah. Okay, next. Faedah pendidikan, next. Ni sama macam rencana pekerjaan. Okay, so setakat ni ada persoalan sebelum kita pergi sesi lain. Bukan sesi lain. Kita kunci pintu Pukul 9 nanti orang masuk. Sebab ada 10 minit je lagi. Ada? Okay, saya proceed Okay. Okay, dah nak habis lah. Lepas ni ada kelas ke? Kelas kat mana? Sini? Tempat lain? Nak kena jalan lah. Kelas pukul apa? 11? Nanti tak apalah, beritahu lecturer nanti lambat sikit. Gunakan nama Dr. Faizal dan Dr. Izzati. Sebab apa ni dia lah minta maaf. Okey, straight. Okey, seterusnya. Okey, ni skim pekerjaan sendiri nak share dalam 5 minit je. Okey, skim pekerjaan sendiri ni untuk yang tuan-puan ni belajar sambil bekerja. Ada yang buat part time kan, buat e-hailing rider. Saya pasti sekarang ni zaman senang cari duit ni, rider-rider kan, sambil belajar. Saya galakkan mencarum di bawah skim ni. Sebab apa skim ni? Salah satu je poin dia penting. Kenapa skim ni perlu ada? Yang nak bagi tuan-puan sedar bahawa kenapa skim ni perlu untuk dicarum, untuk maksudnya tuan-puan perlu carum. Sebab apa kebanyakan orang bekerja sendiri ni, dia tak macam saya kerja di perkeso, apabila berlaku apa-apa kita dapat gaji selama 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Betul tak? Orang bekerja sendiri ni, apabila dia berlaku kemalangan, pendapatan dia terus loss. Betul tak? Kecuali duit saving. Sebab dia dah tak boleh bekerja. Especially yang sekarang ni ramai rider full time. Betul tak? So, apabila berlaku kemalangan, so masa kerja, diorang akan dapat bayaran MC ni. Itu pentingnya. Dapat bayaran MC. Macam saya cakap MC sampai 2 tahun. Yang tadi tu itu pentingnya. Okay, next. Okay, skim ni diwujudkan pada tahun 2017. So, pada tahun 2020 diperluaskan kepada 20 sektor. Next, puan. Diperluaskan pada 20 sektor. Ni antara skim-skim dia lah. Sektor-sektor dia lah. Pengangkutan barangan, rider-rider, nelayan yang basker menyanyi tepi jalan pun. Syarat dia untuk, maksudnya dia menjalankan aktiviti tu untuk mencari nafkah. Untuk cari pendapatan. So, tuan-puan yang bekerja sebagai rider pun, ataupun e-hailing boleh mencarum di bawah ni. Termasuk yang meniaga burger, pisang goreng tepi jalan, yang pasar malam, semua boleh mencarum. Termasuk artis-artis boleh mencarum di bawah skim ni. So, sektor mana yang diwajibkan? Yang diwajibkan sektor pengangkutan barangan dan makanan, penjaja dengan pengangkutan penumpang. Macam mandu teksi, mandu bas sekolah, semua dia diwajibkan mencarum. Okay, next. Okay, dia tak ada syarat umur. Umur 80 tahun pun boleh mencarum. So, dokumen dia mudah aja. Pembuktian dia bekerja sendiri. Kalau dia rider, pakai apps rider pun dah boleh dah mencarum di bawah ni. Okay, next. Berapa caruman dia? Okay, yang ini next. Ini, okay. Caruman dia serendah RM13.10 saja. So, yang ini pencarum boleh bayar sendiri secara sukarela. Okay, next. Okay, dia cover dari segi penyakit, kemalangan dengan penyakit saja. Dia tak ada kegilatan. Dia tak ada kegilatan. Next. So, faedah dia pun sama. Macam bencana pekerjaan tadi. Dia ada faedah elang bayi sementara, faedah perubatan, pencen, faedah orang tanggungan. Okay, next. Okay, ni kes antara yang MC lama ni. Kita dekat, ini kes yang saya handle masa saya kat pejabat. Dia MC dekat 2 tahun. So, kita bayar satu hari RM41 sebab dia ambil plan yang kedua. Okay, next. Ini kes bedridden. So, alat susu kita bekalkan. Dia dapat pencen so sebulan dekat RM1,000. Dapat hilang upaya kekal RM600 pencen. Dapat elang realisasi RM500. Okay, next. Okay, ni pemandu teksi dia kemalangan. Nampak tak yang wanita dalam kolam tadi?
Inilah dia. Dia kemalangan dengan 10 buah kenderaan, patah tulang belakang. So dia kena implan besi tu, kos dia dekat 22,790. So alhamdulillah dia sempat dia mencarum di bawah skim ni, so dapat pelindungan faedah di bawah skim ni. Ini semua dah bersara dah kat situ. Kita punya timbalan ketua eksekutif. Okay, next. Yang ni patient ni, yang ni pesakit ni dekat Seri Kembangan rumah dia. Ni Puan Arison. Dia pergi pusat rehab Melaka. Next. Okey ni ni pencen. So sama juga dapat pencen. Next, saya lajukan sikit tak ada masa. Ini petani. Next. Ini pemandu teksi yang macam puan tanya tadi kan. Isteri dia ni bukan warga negara Malaysia. Isteri dia warga negara Indonesia, pun dapat layak pencen juga. Pengesun sebulan dekat 3,000. Dia suami dia pemandu teksi. Okey, next. Okay, next. Okay, kes Elmina, ada seorang rider. Ingat tak? Dia ada seorang rider. Dia mencarung di bawah skim ni. Pun dia, ibu bapa dia layak dapat pencen sebulan RM1,800. So, bayangkan kalau dia tak mencarung. So, ibu bapa dia pun tak dapat apa-apa. That's why. Alhamdulillah lah dia tak berkahwin. Kita dengar kan dia bekerja untuk sara ibu bapa dia kan. So, dia dah meninggal dunia adalah pampasan untuk ibu bapa dia. So, ibu bapa dia dapat sepanjang hayat RM1,800 sampai meninggal dunia. Okay, next. Saya macam asyik tengok sini je. Asyik tengok sana tak kurang. Kesian abang-abang kita tu. Okay, next. Okay, lindung kasih bagi saya 2 minit je. Lindung kasih, okay. Skim ni tadi untuk orang bekerja sendiri ya. Tadi ni skim untuk wanita. Yang abang-abang kita tak, ni lah. Boleh share lah untuk girlfriend ke, isteri tak ada lah kan. Mak-mak ke, kakak-kakak So, tapi ramai, cuma saya nak highlight kat sini, ramai yang confuse skim ni untuk suri rumah. Bukan untuk suri rumah, sebenarnya untuk wanita. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ramai wanita kat sini, especially macam Dr. Faiza kan, Dr. Izzati, balik rumah jadi apa? Jadi suri rumah. Kan? Macam puan-puan semua balik rumah, balik belajar, buat apa? Tidur kan? Tapi sebelum tidur, makan juga kan? Lapar tak boleh tidur. Buat aktiviti kerja rumah, betul tak? Pun boleh juga mencarum. Ataupun kita ada anak-anak, adik-beradik, adik-adik kita yang tolong mak bapak kita hantar adik pergi sekolah, pergi ke pasar, pergi kedai Aceh beli makanan, pergi beli lauk, kan, tolong hidai baju kat luar. So skim ni cover dalam dan luar rumah. So tadi skim pencarum sendiri pun pencarum bayar sendiri, yang ini pun pencarum bayar sendiri ataupun pasangan suami lah, boleh. Naik bawah pula. Terusnya nak laju. Next. Okey, apa syarat dia? Seorang perempuan dah kahwin atau belum, bekerja ataupun tidak bekerja. So, warga negara Malaysia, tapi sini ada syarat umur dia, bawah 55 tahun. Bawah 55 tahun. So, yang tadi tak ada bekerja sendiri, tak ada had umur. Okey, lepas tu next. Berapa caruman dia? RM120 setahun. RM10 je sebulan. So, maksudnya wanita ni, dia boleh mencarum 3 caruman berkisar. Pertama, dia bekerja dengan syarikat, ada caruman. Balik rumah jadi suri rumah, ada caruman. Lepas tu dia ni rajin kan, aktif buat kerja juga, bekerja sendiri. Tolong husband dia kan. So dia boleh mencarum 3 caruman berkisar. Faham So maksudnya setiap aktiviti dia ada perlindungan berkisar. Next. So apa dia punya perlindungan? Dia cover dari bagi bencana domestik, aktiviti kerja-kerja rumah. Termasuk hantar anak pergi sekolah, pergi ke pasar Sabtu Ahad, pergi bercuti, pergi camping, pergi fun run bersama keluarga, panjat gunung, semua aktiviti bencana domestik. So tambahan dia perlindungan kilatan dan kematian. Tadi mula-mula bagi taklimat, relax je kan. Dah hujung-hujung baru tahu tak ada masa kan. Okey, next. Okey, ni antara faedah-faedah dia. Tuan-puan boleh je, kalau susah sangat nak tengok Facebook, so chat GPT je, keluarlah semua nanti. Kan? Type je, lindung kasih perkeso, nanti dia terangkan apa. Faham kita orang kerja pun sekarang-kadang kena buat artikel pun chat GPT je lah. Okay, next. Terus ya, saya nak pergi ke last. Next. Okay. Ni kalau nak flyers bolehlah scan. Bolehlah tolong promote jugalah. Kalau siapa nak nombor saya, nanti scan kat bawah flyers ada nombor saya. So kalau nak semak kan, ada ahli keluarga yang sakit ke apa kan, boleh je bagi nama dengan nombor IC kan. Nanti saya tolong semakkan. So nanti kalau contoh layak, biasanya kita akan minta alamat dengan nombor telefon, kita akan pindahkan kes. Kalau dia kata waris dekat Sabah Sarawak, kita pindah dengan pegawai Sabah Sarawak. Sebab kita ada skuad Pisau Prihatin. So yang ni tuan-puan boleh kat bawah tu boleh ada nombor telefon saya. Next. Okey, yang ni Lindung Kerjaya. Saya kena cerita juga sebab apa tuan-puan kena
terlibat sebenarnya. Lindung kerjaya ni penting. Yang ini nanti maksudnya apabila tuan-puan habis belajar, apa perkara pertama yang kena buat? Pergi daftar aplikasi My Future Job di bawah Lindung Kerjaya. Dekat situ banyak manfaat. Kita buat bengkel, kita buat carnival. Hari-hari baru ni dekat hari Rabu itu saya ada bertugas juga. Kita buat carnival untuk orang OKU dekat JKM. JKM yang buat, kita terlibat juga. Dan saya dah dimaklumkan situ dia akan buat carnival untuk OKU juga. Maksudnya kita bantu orang-orang OKU untuk cari kerja. So tuan-puan pun yang nak habis belajar cari kerja nanti boleh join di bawah Lindung Kerjaya, di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan. Next. So apa dia cover di bawah SIP ni? So dia cover dua. Satu, dia bagi faedah. Maksudnya kalau tuan-puan bekerja mencarun di bawah SIP, kita ada faedah-faedah kita bayar. Contoh, diberhentikan kerja atas sebab-sebab tertentu yang melayakkan, kita akan bayar faedah selama 6 bulan. Maksudnya dalam tempoh mencari kerja selama 6 bulan tu, kita ada dapat bayaran daripada PKSO. Tadi sok-sok ingatkan, sok-sok cover dengan penyakit dengan bekerja, sebenarnya yang diberhentikan kerja pun dapat faedah PKSO juga. Dan di samping tu, yuran latihan pun kita cover. Kalau dah dapat kerja pun kita bayar juga allowance juga. Banyak allowance ni, baru-baru ni dekat parlimen pun diorang tengah buat pindaan dengan akta sistem SIP ni untuk tambah baikkan faedah. Selain tu, kita ada kaunseling kerjaya, sokongan pendapatan, macam-macam lagi. Dan cuma 1 minit saya nak share. Saya ingat lagi akhir tahun lepas saya dipanggil untuk buat program, dipanggil untuk bertugas di penjara Kajang. Dan saya terkejut sampai-sampai handphone tak boleh masuk. Saya pun kenapa handphone tak boleh bawa masuk? Kita kan nak buat program untuk staf penjara kan, saya cakap kan. Lupanya masuk kat dalam tu kita buat program untuk banduan. Dia buat macam mana? Dia buat karnival kerjaya dalam penjara tu. Dia buat satu kemah besar, letak aircon. Lepas tu masuklah satu fasa banduan ni. Saya pula terlepas, setiap kali saya jumpa banduan saya tanya interview. Ni masuk sebab apa? Keluar bila? Rupanya tak boleh nak tanya. So faham tak? Maksudnya di bawah Lindung Kerjaya ni ada aktiviti macam tu. Saya cakap baguslah kan. Sebab ini intervensi kan. Maksudnya banduan-banduan yang nak keluar ni sebelum dia orang sesat balik kan, kita guide balik. Maksudnya majikan-majikan yang ada dah dalam 10 berapa belas majikan tu, dia datang dalam tu, dia interview banduan-banduan ni. So dia orang yang nak keluar 2-3 bulan lagi, dia tahu dah. Aku lepas keluar ni aku nak pergi. Saya tengok salah satu dia Nandos, bersemualah. So jadi dia baguslah, saya cakap baguslah kan. Macam tuan-puan pun nanti habis belajar boleh join My Future Job tu. So banyak carnival. Sekarang dah mudah dah. Zaman saya tak ada carnival kerjaya ni. Sebab dia buat hampir every week ada selalunya. Terpulang kat mana. Okay, so next itu saja. Ini dah last, habis. Ni nanti tuan-puan nak cek caruman untuk family tuan-puan. Ada abang ke adik-beradik, boleh share dengan family tuan-puan. Masuk daftar dekat aplikasi Prihatin. So kalau nak carum suri rumah, klik gambar suri rumah. Kalau nak carum bekerja sendiri, klik bekerja sendiri. Kalau nak tahu caruman yang bekerja dengan syarikat, klik situ. Okey, itu saja. Saya dah habis ke? Dah habis ke? Ada soalan ke? Dah habis, memang dah habis. Memang dia orang tunggu nak habis ni. Okey, saya minta maaf kalau salah silap, gurau ke apa kasar ke kan. Sebab itulah, kita kalau straight sangat boring pula kan. Kita santai-santai. Saya minta maaf salah silap. So sama-sama kita kongsikan yang mana berkaitan. Okey, ada soalan last. Saringan kesihatan. Dia klinik panel tak kisah. Klinik swasta pun boleh. Dia mana-mana klinik panel. Dulu kita pakai voucher. Sekarang pakai sistem dah. So, maksud contoh UKM nak buat program Dr. Faizah. UKM nak buat untuk staff-staff. Yang student belum ada, tak layak lah. Untuk yang 40 tahun ke atas. So, mana-mana hospital atau klinik dan dia orang boleh datang. Dia boleh pakai voucher tu. Jadi maksudnya dia nak buat tu tak perlu bayar lah. Free lah. Dia ada lah macam-macam ujian kanser, ada detail lah. So macam mana nak join? Dekat program Sehati tu. Dia ada nama aplikasi Sehati kat situ. Okey. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab orang nak guna dewan, kita kena cepat.